ini yang I nak. I memang manifest benda ni since I was school, you know. I daripada kecil sekolah, I dah tunggu nak tengok Akademi Fantasia. I dah tengok nak duduk depan TV nak tengok AJL. So masuk dalam production My Keang, Abu jadi assistant wardrobe. Buat wardrobe, buat drama, buat filem. 8 years to 9 years kerja dengan dia. Kerja dengan My Keang. Kerja dengan My Keang. So Abu membesar dalam kehidupan Abu, sebenarnya half of my life is My Keang juga sebenarnya. Dia yang mengajar Abu sebenarnya banyak. Erti hidup, erti kerja, erti duit, erti banyak benda lah dia ajar. Hey yo guys. Welcome back. Our channel. What's up everybody? Ya, selamat datang ke podcast Apa Lu Cakap. Guys, ini dah masuk ke episod yang keempat. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton ataupun followers yang menonton kita daripada episod yang pertama, kedua dan ketiga. Yes. Dan kita harapkan kepada mereka yang menonton tu janganlah lupa untuk subscribe. Okey, ramaikan lagi followers kami. Komen-komen kat bawah. Yes. Semoga apa yang dibincangkan dalam podcast tersebut dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Ya benar, Sebab betul itu sekali. semuanya kisah-kisah benar daripada apa yang berlaku daripada selebriti yang kita jemput. Siapa mereka sebelum mereka yang sekarang ini. Yes. Betul. Okey, untuk hari ni Aizat, kita dah podcast yang keempat, episod yang keempat. Of course guys, kita semua makin meletup-letup Aizat. Dan untuk hari ni juga kita ada seorang yang sangat-sangat istimewa dalam industri seni, of course. Benar. Beliau mula berkecimpung dalam industri seni ni bukan sekejap dah lama sangat-sangat dah, daripada sebelum lagi, daripada mungkin ada anda semua masih sekolah lagi. Dia mula sebagai orang kata apa, bekerja di belakang takbir untuk drama, sampailah menjadi seorang penata gaya, seorang stylist, sampailah sekarang jadi seorang fashion designer. Ada label dia yang tersendiri Aizat. Betul. Dan dia tidak lupa juga dia merupakan creative director. Ya. Untuk Abu by Yelah. Restyle by Abu. Yes. Kita tak Betul. So kepada anda semua di rumah, kita nak buang masa lagi, kita nak memperkenalkan tetamu kita untuk episod yang keempat. Kita ada Abu Syaib Hamzah. Yeah. Assalamualaikum. Bu, bawa ni ke? Bawa stylist ke? PA. Yeah, my driver, my gardener, everyone is here. Ya. Yang sebelah? Gardener? Saya lah gardener driver. Gardener. Ya, all in. Tadilah. Okey Abu, Yeah, selamat datang ke. Thank you for inviting. Thank you very much. Thank you. Yeah. Sebenarnya kan kalau nak sebut pasal Abu ni kan, nama dia dah panas sebenarnya. Kenapa? Abu kan. Oh ya. Bukan Abu tu. Random gila Zah. Abu IS juga. Sebab tu kita Bahasa Melayu Inggeris. Weh, tu random gila. Tapi betul lah panas. The S. Ya. nama Abu panas sebab Abu siapa tak kenal. Dia merupakan cakap kalau buat fashion orang akan cari dia. Okey. Nak nampak lain daripada yang lain kalau pergi a few event yang besar-besar. Abu adalah nama yang pertama mungkin orang akan letak. Betul. Carilah kan. Okey. Dan nama Abu juga dinyanyikan sekarang ni. Betul. Skibidi-bidi. Skibidi-bidi. Itu lagu Abu. Ya, lain Aili. Lain. Abu, kita nak tanya juga lah apa perkembangan terbaru you, apa yang you tengah usahakan sekarang ni. Okay guys, perkembangan terbaru sekarang, busy with styling. Oh, okay. Busy dengan styling. So next project adalah konsert-konsert yang akan datang, bukan buat konsert tour Aina Abdul. Okay. Wow. Then konsert Datuk Nora. Okay. And then konsert Liza Hanim for January. So Nama besar. 3 konsert tu dalam waktu yang sama, busy styling and then konsert-konsert, event, anugerah-anugerah. So Abu. dengan benda-benda tu every weekend lah. Kalau bercerita pasal konsert kan, Abu baru je balik daripada Singapura kan. Daripada Singapura, styling untuk Kak Ziana Zain kita. Ya. Boleh tak cerita pengalaman dekat Singapura tu? Oh wow, Singapore was very cool. Very cool. The production, the team, the audience. And Ziana Zain as usual lah. Ramai tak Abu? Penuh, full. Full. So, konsert seperti biasa. Audience best, so everything went well. Abu, macam mana orang Singapura nampak Abu? Maksudnya macam bila yelah beza dengan Malaysia kan. Kalau Singapura dari segi layanan diorang terhadap Abu macam jumpa Abu macam mana? Menjerit tak Abu. Sebab tak jerit lah, tapi they know me lah. Of course they know, dia kenal, diorang tahu I've been doing all the celebrity kan. Yes. ada je. Okey.
Abu, nama sebenar Abu, nama sebetul-betul nama. Nama betul, Yes. nama penuh Abu Syaif bin Abu Hamzah. Wah. So dipendekkan Abu Syaif Hamzah. You all ada mix ke? Sebab hidung you all terpacak kita tengok kat TV tu. Ya, mak saya Melayu, bapa saya Pakistan. Ya. Okey, kita nak tahu sedikit pasal family juga lah kan. Mungkin Abu boleh start apa tentang sedikit lah tentang you punya background family. Yes. Apa yang influence you terhadap fashion sekarang? Oh, my background family tak ada. I don't have any fashion family in my keliling, tak ada. Okay. Tapi since I was kecil, daripada I think I lahir baby I dah minat fashion I rasa. I daripada kindergarten I dah minat, dah dress up, I dah minat bersiap because my mum adalah watak itu tau. My mum yang bangun hari-hari bersiap, cantikkan diri, jaga rambut, pamper, baju prepare awal before keluar. Sabtu nak keluar tapi mandi dah prepare baju dah. So I dah biasa dengan benda-benda tu since I was small. So I pun minat and from there memang I buatlah my sister, I styling, my mum, my style. Wow. Start mula dari rumah. Daripada kindergarten. Kindergarten dah pandai styling Tadika dah. Okey, mami ni tak nak ni nak pakai ni, Oh, macam tu. renyah dapat anak macam Abu ni. Ya, ya betul. My mum pun cakap, dia belikan baju I tak nak. Oh. I nak macam ni, I nak macam tu. Okey. So end up your mum, your parents kalau shopping memang kena bawa you lah. Kena Tidak you bawa. tak nak pakai. Duit dah beli dah ni. Ya, my mum akan advise, dia akan bagi tahu, okay, you pakai macam ni, you pakai macam ni. Ada sebab time pregnant dia suka tengok benda-benda fashion ni. Okey. Dia mengidam all this fashion, designing. Masa tu zaman-zaman Bill Kiggs, zaman-zaman Michael Ong, Yes. zaman Rizal Man. Betul, betul. Ya, so Tahun 90-an. yes. Abu, macam mana you punya environment family waktu tu, maksudnya dari segi macam apa kewangan dan sebagainya. But Ya. before that, I nak tahu, your mum fashion designer ke? Tak. Oh tak? Dia suka melawar-lawar. Oh, dia suka melawar. Dia suka bersiap. Tapi mak Abu Anda memang pun. lawa. Tak. Bukan pun. Bukan mak Andam, but she love to dress up. Pergi beli barang market pun dia akan bersiap, bermakeup. Duduk rumah pun ada makeup sikit, rambut jaga, you know. Ada orang. Oh. So bakat yang you ada ni adalah dipupuk dari mak you sendiri. Yes. Daripada kecil waktu pampers tu, kalau anak-anak napkin lah kan. Kalau kain napkin, kalau anak-anak kan warna putih, you warna ada bunga, ada bintang. Mesti nak extra mungkin, kan. yes, Tapi ada tau Abu, memang tak disangkakan sebab sekarang pun ada tau macam jenis orang yang macam saya ada kenal seorang lah, tapi tak perlu sebut nama lah kan. Dia orang yang jenis macam mana, semua benda dia nak benda yang cantik, faham tak? Dia nak benda tu elok. Even though kalau pampers sekalipun dia tengok, dia bukan tengok dia punya quality, tak. Dia tengok ni macam unik sikit, dia akan kenakan. Macam Bini Aizat ni. saya watak tu. Saya dalam watak tu. yes. Yes. Yes, saya watak yang itu. Itu yang membentuk Abu sekarang. Of course. Ya, okey Abu. Background your family macam mana? Yes. Keadaan dulu macam mana? Oh, kebetulan alhamdulillah masa saya dibesarkan keluarga yang okey, sederhana, so apa-apa nak je dah minta, boleh lah. Mak saya akan usahakan, bapak saya akan okey, next 2 months akan dapat. So was okay lah, was okay. Adik-beradik berapa orang Bu? 2 orang, saya anak sulung, saya ada adik perempuan umur 27 tahun. Dah Fashion kahwin. juga? Tak fashion, dia Tak, kerja you seorang. marketing. Berdua je. Kau jangan banyak kali Ya. tang Abu lempang. Berdua je. Berdua je. Ya. Baik. So adik you stylo juga ke ataupun dia macam Ataupun di style by Ibu. Tak. Baru-baru ni dah lately ni baru okey. Kalau tidak pun Okey. perlu dijerit, perlu diherdikkan dulu. Apa kau ni pakai ni? Takutnya ada abang macam Abu. abang pula stylist? Kita advice lah, kita bantu. Tak, masa dia sekolah ke nak kalau dating ke pernah tak? You selalu tak Yes, saya monitor pukul dia macam- kalau dia tak nak pakai. Kau pakai sekarang. Risaunya. Ya, saya cakap, cuba kau pakai sekarang. Yeah, I did that, you know, obviously. Oh, makeup ke? Makeup no, I don't do makeup. Aku tak Okay. pandai makeup langsung. Aku love styling, susun barang. I love to hias rumah. Benda-benda tu memang ada dalam darah daripada kecil. I see. Dia memang kurniaan. You ada sifat orang panggil apa yang orang tak boleh tengok OCD? perancing itu? OCD ke? Ya ke Fat? Ya. Ada? Ada. Dia punya staff kata ya. Patutlah tadi 2-3 kali duduk betul kan ni? Tak ada. Ya, ada. Memang ada. Nasib boleh tak angkat Maybe sopan 70%, 70 to 80%. You try to control everything, tapi sebenarnya semua benda tak boleh control dalam dunia ni kan. Tapi bagus ke kalau sampai ke tahap you sekarang, you rasa benda tu bagus ke? Perfectionist tu. Ya. I akan make sure sampai benda tu okey. Biarlah orang nak rimas ke, orang tak selesa ke, as long benda tu is perfectly done. Biar orang macam memaki, kau ni susahnya Bu. Yelah sebab because I wanted the thing
in a good way kan. Tapi kalau kawan-kawan baik you yang perempuan habis lah Perempuan ke lelaki ke dia nak pakai macam mana kalau keluar dengan you mesti macam Betul. You Diorang- pakai apa ni? I tak judge lah. I akan macam ni apa ni. Tak judge tapi ni apa ni? Tak judge. Macam tadi Tak lah. judge pun. Tak je. I dalam lift dia tegur. I dalam lift. Okey. Apa Ah, tegur. kata- Apa tegur. Dia kata, dah you dah bak sangat ni. You Tak kena bukan you bak besar je. Buahlah dia. Buahlah dia Abu. selesaikan bahasa tu. baru nak cantikkan bahasa. Okey, besar. You dah besar sangat ni. So orang Abu ni adalah seorang personality yang orang kata very transparent. Very transparent. Siapa Abu sebenarnya? Cuba you bagi tahu. Oh, siapa Abu Hmm. I'm a very serious person. Okay. But when the right person I jumpa, I akan boleh normal person. Yeah. With the right person, it will be changed in other way of round. Faham tak? Because I always in the way of korang semua, of course, nampak macam so serious, macam takutnya nak approach. Padahal Betul, tak I pun. first time jumpa Abu pun macam Allah serius ni nak tanya apa I think ni. because of my long hair, I always Yeah. wear black. Yes. You know, I always with my face kerja, time kerja. Tapi sebenarnya tak pun sama je, kita pun jerit. Why black? Why black? Black never You go like wrong. obsessed gila dengan Black black. never go wrong. Okay. One thing is black something. I wanted to find some identity kot. Okay. So that is my identity. So you guys sendiri pun perasan kan, when you guys see black, you guys see some oversized, you can tell it's like okay, this is Abu's vibe. Betul. So I nak benda tu ada in industry, you know. Okay. I wanted that thing in my industry. Ada je brand lain buat sebenarnya, Chinese brand ke, this brand ke ada je, cuma tapi diorang market lain lah. Oh, yes. Kita dapat lihat tu. Yeah. Okay, Bu. Daripada your family and then you dah cakap you tak ada background in any fashion ke or whatever. Tapi, first job you. Oh, What is your first job? Styling job. first job in industry or styling? Tak kisah. Anything. Okay, my first job in Very first industry job. is when I was 18, hujung nak masuk 19 tu. I was an assistant, you know. This one makeup artist named Ferry Karisma. Dia masih ada lagi. Ferry You guys Karisma, of yeah, course yeah, you guys yeah. know Very Ferry famous. Karisma. So that time I tengah study, I tak buat apa-apa. I masa tu study but I wanted to work, you know. I cannot just study. I tak suka duduk diam. I love to work. So that time suddenly I get approached to be an assistant, then I start masuk being an assistant. Like 1 year, 2 year macam tu, and then I being an assistant wardrobe, and then being jadi head wardrobe. Then after few years I jadi stylist. Okay. Yeah, dia ada proses dia from an personal Betul assistant. daripada bawah. Yes, and then for the assistant wardrobe, head wardrobe, and to stylist, and then sampai sekarang I buat brand sendiri. Masa you masa first job you dapat tu kan, Yeah. first you jadi personal assistant tu. Yeah. Apa yang you mula belajar benda baru yang you belajar dalam fashion? Ni paling ingat. Apa yang you belajar? Apa I belajar? Satu benda guys, korang I suka preparekan untuk I ada suka benda, I ada perangai ni. I like to be a butler, you know. I suka prepare untuk orang, I suka sediakan untuk orang, bless you. I suka benda tu macam you nak keluar kan, I prepare baju you, kasih accessories you. I like to do that. Ni ikut mama ni. Bergerak sendiri tanpa disuruh Macam willingly to buat sesuatu. I like to prep for people. I rasa macam benda tu puas. Macam contoh kalau I siapkan orang kan, benda tu macam happy, I rasa puas sangat. Wow. Macam Ada yang perangai macam ni. ada lah Nya. Ya. Abu Dia lah tu. Dia lah tu yang perangai macam ni. Yang tolong yang Yeah, suka that's why I like to prep. I suka assistant tu. I suka sediakan, prepare ni. What I learn in life, you kena buat apa yang you suka, baru you boleh berjaya. Betul. Kalau you tak buat apa yang you suka, susah gila everything you want to do in your life. You really need to love and feel what you do. Yeah. Tidak kita Faham. rasa terpaksa kan. Yes, Macam kalau tidak pergi kita kerja macam stres kan. stres, tak boleh rasanya ni. Banyak benda lah kita akan bagi macam-macam rambut. Macam-macam alasan. So kalau if we like it, we love it. Anything can. Tak ada Faham. masalah. Hujan, ribut, maki, gaduh semua kita boleh Boleh lalui. ada. Boleh lalui je. So what you mean to say, maknanya lepas sekolah je Abu terus jump into industry. I belajar multimedia management. Multimedia management. I belajar diploma and then habis tu I masuk industri. You masuk industri. Yes. Habis terus masuk industri. Masuk industri terus habis. Apa jadi dengan pelajarannya tu? Oh, I tak suka belajar sangat that time. Okay. I tak fokus. Why were you pilih untuk belajar? Biasalah, normal lah. Family, habis sekolah kita kena belajar. Kita Kena ikut kena benda melalui rutin tu. proses tu lah. Tapi waktu dalam tempat you belajar tu ada apa-apa yang you Relate dengan lakukan dekat Tak dalam? ada. You just Langsung belajar you fokus ke? belajar. I tak fokus pun. Ya. I just habiskan je apa yang kena habiskan, Memang, to be memang honest. beli cosmopolitan je kat rumah. No, but belajar we learn. But at the Yeah. same time, kita Faham, make friends, kita faham. kenal dengan orang yang sepatutnya sebab you tengah grow kan waktu tu kan. So you
Tapi kalau ikutkan kan, you punya study tu and then you, of course lah bila kita habis belajar, kita dah tahu dah kita boleh jadi macam mana. And yet, you came into the industry. Mula daripada bawah. I know masa tu pun berapa sangat lah gaji, betul tak? Oh my god. Berapa sangat lah payment kita dapat masa tu, betul tak? Why did you decide tu macam start daripada susah ni? I started guys, gaji when I was 18, 19, RM30 sehari, you know. Sehari RM30? Yeah, sehari RM30 and then we grow RM50 and RM80 and then 100 lebih, 200 and until now. Oh, masa tu assistant kan? Yeah, assistant. I was it was 19, hujung-hujung 19 tu. 19. 16, waktu tu memang pricing itulah. Sekarang mana ada dah price Banyak lagi. tak bagi you waktu tu? Komitmen tak ada sangat time tu, so it's enough. Beza dengan sekarang kan, komitmen beza. So that time it was enough je untuk, that time pula zaman kita nak cuba semua benda in our life, you know. So money tak matter sangat time tu. You know? Apa yang membuatkan you nak jump into the industry? That is what I dream. Ini yang I nak. I memang manifest benda ni since I was school, you know. I daripada kecil sekolah, I dah tunggu nak tengok Akademi Fantasia. I dah tengok nak duduk depan TV nak tengok AJL. I memang benda tu dah ada watak tu from since I was small. Okay. You tunggu nak tengok rancangan-rancangan tu sebab apa? Adakah you minat industri, dunia hiburan ataupun you nak tengok apa dia pakai? Apa dia pakai? I nak borak dengan my mum. Tengok ni, tengok tu. I want to talk with my mum. So, kita orang tengoklah benda-benda. Pernah tak you komen, you tengok show, kalau dia Memang pakai itu. itu memang you kerja? Memang daripada dulu. Ejah dari rumah. You ada fashion police di rumah. Ya, kecil-kecil. Mami kenapa baju dia macam ni? Kenapa macam ni? Memang dah suka dah. Okay, Abu, first job you dapat, you buat apa dengan duit tu? Ya. Bayar bilik sewa. Bayar boleh so? Ya, dah tahu. Barang-barang. You guys daripada KL ke apa? The family? KL. Tapi I tak duduk dengan family. I tak menggunakan duit family at all. Oh, at all tu bulat ya? Dia kena huruf besar. Very bold at because- all. Dia yes. guna duit sendiri Aizat tau. edit keraskan at all. Kenapa? Okay, adik-beradik 2 orang. Lepas tu you ada parents apa semua. Kenapa you tak nak duduk dekat rumah aja? Kenapa you kena hidup sendiri? Betul. Oh, there was ada story dia lah, of course. Dia ada kisah sebaliknya kan. Ya. Oh, family matters lah, you know. Okay. Ni divorce and everything. Okay, so, faham. proses dia berbeza. So yeah, we decide to live with ourselves. Kita kerja sendiri, cari duit sendiri and make sure you prove to your family that you can do this by your own. That is my target. Adakah sebab you punya family matter membuatkan you punya semangat tu untuk macam I have to buat something untuk diri I? Ataupun itu memang you? I sendiri nak sebab I version I adalah watak version yang macam I want something, I think how to get, tak kisah berapa lama, 3 tahun nak fikir pun I akan make sure I akan dapat. Maksudnya I akan fikir macam 3 tahun lama pun tak apa, but kita fikir kat macam mana. Proses lah. Proses dia. So masa Abu start dengan jadi assistant dekat assistant production lah masa tu. Yes. So jadi assistant production masa tu and then baru naik jaga wardrobe, is it? Yes, Handle wardrobe. Yeah, okay. Mana wardrobe dalam filem-filem ke dalam drama ni Abu? Perjalanan, okay, Abu start with assistant. Start assistant and then suddenly tiba-tiba Abu kenal Maika Ang when I was 21. Okay. So masuk dalam production Maika Ang, Abu jadi assistant wardrobe. So buat wardrobe, buat drama, buat filem about 8 years to 9 years kerja dengan dia. Kerja dengan Maika Ang. Kerja dengan Maika Ang. So Abu membesar dalam kehidupan Abu, sebenarnya half of my life is with Maika Ang juga sebenarnya. Dia yang mengajar Abu sebenarnya banyak. Erti hidup, erti kerja, erti duit, erti banyak benda lah dia ajar dalam hidup. Dia consider dia macam mak. Abang. Mak, terus bagi mak. Dia mak ada, bapak pun ada. Faham. Mak bapak dalam waktu yang sama. Ya. Abu, siapa yang pilih Abu untuk bekerja dengan Maika Ang? Sebab apa kita tahu Maika Ang ni kan Dia very detail juga. Tak ada pilih. Masa tu macam memang diorang cari assistant wardrobe, then Abu pun nak cari job, Abu join lah. Abu join. ada orang kenal kan? Ya, ada orang kenal. From kontak-kontak. PS Mansur. Oh, PS Mansur. Ya, waktu tu PS Mansur is the head wardrobe. So I was the assistant and then suddenly PS stop with Michael. I ambil semua tempat tu. Okay. Caras. I ambil tu buat betul-betul. Betul. Aku dapat peluang ni, kita pula tak boleh nampak peluang. Ya, awak I rasa I'm very you orang opportunist. I'm very cakap. opportunist. You are very opportunist. I can see mostly memang kita kenal macam Haili sendiri kenal Abu daripada banyak drama daripada Michael Ang. And I can see Abu memang post selalu ke ataupun selalu menggayakan artis-artis yang memang eksklusif masa tu. Coincidentally lah, rezeki Allah. Yes. Coincidentally I dah jumpa Michael Ang pula dia memang ambil star-star untuk star-star, drama betul. dia. Yes, So, betul. itulah betul. Boleh tak
you ceritakan pengalaman you bekerja bersama dengan Michael Ang. Oh wow. Macam mana orangnya? Macam mana Michael Ang ni? Saya bersyukur sebab dapat bekerja dengan Michael Ang. You know, dia ada cara dia sendiri as you guys know, and dia memang garang, dia memang strict. Tapi you takkan faham kenapa dia berwatak itu hari ini. Tapi selepas 1 tahun, 2 tahun, you akan faham kenapa dia jerit dekat you. Kenapa dia marah. You tak Lama boleh tahu. juga tu. Ya, contohlah. I mean like, you will understand one fine day. Yes. Why people scold, why people tegur. On that day mungkin kita rasa apa yang dia cakap tu salah. Why you being like this to me, but later on you will understand. Tapi kalau dah 8 to 9 years tu, bond tu dah tak macam kawan tau sebenarnya. Dia macam lebih betul, more to family. Family betul. Dah macam bapak dengan anak sebenarnya. You sendiri pernah melawan tak? Maksudnya agreement. Masa tu pula masa muda kan? Ya. Mungkin you boleh story sedikit waktu tu macam mana situasi dia? When we was young kan, kita tak tahu kadang-kadang apa kita buat. Kan kita kadang kita buat je, kita akan lalai dengan apabila kita ada kerja, kita ada duit, kita ada nama, kita akan lalai dengan benda tu. So of course akan melalui fasa-fasa itulah. Yes, betul. Akan melalui fasa-fasa yang rasa nak biadab, rasa nak tu, tapi your circle have to be right untuk tegur you apabila keadaan-keadaan tu berlaku, you know. So kadang-kadang dengan Michael ada je melawan je. Tapi kawan-kawan kita kan tegur, janganlah macam tu. Pernah tak dia marah you teruk-teruk, like maki ke? Sampai you macam of course. decide tak nak cakap dengan dia ke? Kita ada cakap kat dia, kau buat apa? Contoh. Oh, dia very straight lah masa. Very Tak straight. pernah ada- He just want to make sure everything is right je. Ya, In the end of the day, dia nak benda tu perfect, dia cantik je. So masa awal tu mungkin you tak faham lah. Mungkin terkejut bagi sebab you dari pembantu. Lepas tu dia jadi styling untuk program dia, untuk rancangan dia, untuk drama dia. Dapat pula Michael Ang ni jenis very straightforward. So macam mana you stress tak masa tu? Stress, tapi jangan give up. I almost give up, babe. Of course, babe. Of course, kita sebagai manusia, kalau tak kita rasa nak give up. Tapi tak. You fikir baik-baik, kenapa it be worth it one day. Of course worth it. Definitely, apa yang dia cakap semua worth it now. Ya. Semua valuable. Dia macam mold you untuk jadi macam ni sebenarnya. Dia tegur ke apa ke, dia dapat apa. Kita yang untung sebenarnya, tapi cara dia berbeza. Ada orang menegur cara baik, ada orang tegur cara kasar, cara garang. It's different way lah. Mesti Michael Ang lah kan. Yeah. Abu, pada pendapat saya ini part of process apa yang Abu jadi. Yes, part of processnya, betul. Proses. Kalau kita sendiri tak lalui benda-benda macam ni, dia tak akan terbentuk macam apa yang Abu jadi sekarang ni. Betul. Abu, okay. One more thing guys, I was very thankful because Allah kenalkan orang-orang ni dalam kehidupan I. Tuhan bagi orang-orang ni dalam kehidupan. I berdoa orang macam mana yang I nak dalam hidup. Allah hadirkan orang-orang ni. As you guys know, Michael Ang, Nilofa, Ziana, Allah yang hadirkan. Dia yang hantar dalam hidup kita. So kita je tahu macam mana nak bawa diri kita sebenarnya bila Tuhan hantar orang-orang macam ni. You know, because they are very big in industry. You guys know. Diorang adalah orang-orang yang sangat besar. Diorang orang kenal. Kenapa Tuhan bagi? Kenapa Tuhan bagi kenal? Kenapa Tuhan bagi kerja dengan orang-orang macam ni? So, in other way around, you know what you need to do and how you want to drive the car. You diberi penumpang ini, so macam mana you nak drive? So, dalam perjalanan tu, tak mudah lah. Tak mudah lah. Abu, jangan give up. Masa awal you ceburi dalam bidang ni, masuk dalam jadi personal assistant ke apa yang you buat sekarang ni, apa matlamat you sebenarnya dalam hidup you waktu mula-mula you masuk? Matlamat you. Apa you nak capai sebenarnya? To be honest, dia cakap dengan Abita, saya, ayat English, iconic. Melayu apa? Lain daripada yang lain. Terunggul. Ikonik je lah. Ikonik. You nak itu matlamat you? Kalau Melayu. Ikonik tu apa yang sebut masa tu? Something like that lah. Yes. I want to be something like that. Kalau lebih jelas, you nak jadi... I want to be someone. Kalau mak jadilah seseorang kan. I want to be that. Be someone. I cannot Kalau say dia what is macam ada zebra kat tengah tu, dia nak jadi kuda hitam tu sahaja dekat situ. But someone tapi bukan average, yang satu lagi level yang kalau orang cakap dia tak sama macam orang lain. Macam tu. Daripada keselesaan. And then memberi kemudahan kepada orang keliling. I want to be that kepada semua orang, memudahkan. Reference. I want to be reference. Sepanjang masa Abu Boleh ke? I want to be reference-nya. Bukanlah, dia macam Boleh. trendsetter yang macam you ada trendsetter. Not a follower, a trendsetter. Dia dalam kehidupan ni ada yang menjadi follower, menjadi trendsetter. Saya nak menjadi yang trendsetter. Ya, itulah dia awak. Yeah. Abu, masa awak dalam drama semua ni kan, apa benda yang you tak boleh lupa? Macam masa you kerja
that time, what was the hardest thing for you ke untuk handle artis ke? Apa yang you rasa macam yang you tak boleh lupa sampai sekarang? Itu walaupun itu adalah learning process you. Untuk drama. Selain daripada dimaki-maki lah. Benda lain mungkin Dalam maki tu adalah ajar. Betul. Handle artis ke? Oh, drama what is the hardest thing Yes. The hardest thing is sabar. Sebab apa? Shooting drama korang pun tahu pagi, petang, Betul. siang, malam. Kehidupan kita memang kat sana saja. 24 hours lah. 24 hours our life is there. Kita tak ada kehidupan lain. So sometimes kita untuk masa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan akan jadi kurang lah. So memang you kena, tu kesabaran pada situ lah. Lain semua proses normal je. Melayan manusia pun satu benda. Ya, pernah encounter tak macam artis-artis kat drama ke? Ada lah, of course. Artis tak Yang artis. macam Story sikit. yang macam sorry lah sikit. Apa yang Yang macam jadi? tak nak dengar kau cakap pakai ni. Tak nak. Okey. Sebab kita Setiap orang kan ada personality, khususnya Betul. artis lah. Ada personality yang berbeza. Ah. Tak semua selesa ataupun nak apa yang you suggestkan, apa yang you sarankan kan. Tapi Maker Ang kata ataupun pengarah lain kata watak ini kena pakai macam ni. Ada tak you facing problem yang artis tu tak nak ikut watak Ya, dia pakai? datang lambat ke, tak ikut you ke? To be honest, Kena fitting tak datang ke? untuk shooting drama, to be honest, so far pelakon mostly tak adalah perangai-perangai yang macam tu. ya ke? Maksudnya, from my experience, if you ask me, from my experience, maybe orang lain ada, tapi saya tak ada experience tu. Usually apa yang diberi boleh dibincang, apa yang dibagi boleh pakai. Okay. Tak nak pakai, kita go option B. Tak Alright. boleh B, we go C. Okay. Kena macam tu nya. Ada pilihan tu. Because we want to be in that place, so you cannot be bitter also. Betul. You cannot be so harsh, you cannot be so rude. You layan je lah watak-watak ni. Because korang pun tahu kan, dia celebrity. They have this character, they have this, sometimes diorang dalam watak pelakon, diorang dalam karakter tu ikutkan je. Kalau geram, marah, banyak je yang dah mati. Kalau boleh bunuh sebenarnya. Ramai dah bunuh dah sebenarnya. Wah, paper bukan surat pertama dah kalau boleh bunuh. Story tu kalau fikir balik kan. Boleh lah. Abu kita macam nak tahu sangatlah. Susah ke kerja sebagai stylish ni sebenarnya? Dalam dia ada banyak part tau pada Aizat lah, pada Aizat nampak. Dia ada untuk TV punya, dia ada untuk show punya. Mana yang susahnya? Okey. Kalau nak cakap stylist guys, dekat Malaysia banyak stylist. Betul. Tapi tak semua stylist yang boleh buat semua benda dalam waktu yang sama. I'm not saying myself, tapi not all stylists can do drama, film, iklan, stage, music video, corporate in one stylist. Mostly stylist ada yang boleh buat drama je, tapi tak boleh buat stage. Boleh buat magazine je, tapi tak boleh buat film. Ya. Boleh buat music video je tapi tak boleh buat ni. So nak cakap what the question tadi soalan? Susah. Susah. Apa yang susah? Abu gamak lupa soalan. Okey, mungkin banyak-banyak stage tu. Mana yang satu yang paling susah? Susah sebab susah sebenarnya sebab pemahaman orang buat satu look ni adalah is just ambil satu gambar dan buat just baju, tapi satu baju memerlukan lebih 7-8 proses babe. Okey. You know? Faham? Satu baju. Kalau untuk satu projek tu berapa orang sebenarnya nak kena bekerja? Sebab saya difahamkan, saya Ya ke saya awak? dip- Pasal awak? Ya. Saya difahamkan bukanlah kalau kita tahu, yang kita tahu kalau jadi stylish ni dialah nak kena iron baju, dialah nak kena kalau macam contoh nak kena kalau baju tu berdarah dia nak kena buat baju tu apa semua nak bagi itu. Nampak kalau dalam kemas. drama apa semua adakah that part yang Okey, Abu explain untuk membuat satu look yang korang nampak dekat TV tu korang. At least dia memerlukan 7 ke 8 proses macam Abu cakap. Daripada dapat nama event. Okey, contoh dapat event and then from there you kena dapat a look. From a look you kena go to artist. Daripada artist confirm dengan artist go to designer. Go to designer lepas tu buat sketch. Lepas buat sketch kena cari material. Lepas cari material fitting. Lepas fitting dah siap baru on the show dia. Hey, Satu bajunya. lamanya. Habis tu Satu klien je. satu klien saja. So The berapa proses tu. So kalau contoh kalau ada konsert hujung bulan ni, berapa masa yang you perlukan untuk you standby all these things untuk your artist? kalau konsert 2-3 bulan sebelum Oh. Dia tak boleh last minute job lah. boleh lah kalau event-event biasa tu boleh lah tapi Okey. cepat je lah proses dia very easy lah. Dress tu simple je lah. Pakai macam ready to wear, macam benda yang dah ada. Okey, Tak 7 boleh proses lepas tu dalam 2 hari. Dalam 2 hari. Maksudnya pagi set the look,
sketch, beli kain, fitting, artis confirm, ni. In 2 days. In 2 days. Bukan buat baju saja. Tak. Banyak proses dia. So, dia melibatkan lebih daripada 10 orang kalau satu baju. Sebenarnya daripada tukang jahit, daripada orang jual kain, daripada manager, ke artis, ke stylist, ke designer, bagi sketch balik. Ingat apa satu look bagi siap beli kain terus jahit ke? Tak, babe. Fikir dulu. Kadang-kadang fikir dulu okey ke tidak look ni. Functional dia tu kan. Bila Jadi, duduk. macam mana? Jadi ke tak? Macam itulah. Wow, so kalau untuk setiap event-event ke apa benda ke kan, kalau kita nak ni, apa yang dia nak tu dia akan bagi tahu dekat Abu lah. Dia bagi event dulu. Contoh you celebrity. Okay, Abu, I have this event. Okay. Okay, you come to me. Then I go to you. Okay, Apa tema this is the mood board of this event. So you choose which one is the best you want. From there, we do sketch. Then I send to you the sketch. After you see the guy, I send to you the material. Abu akan buat mood board tu semua lah. Yes. And you will choose which one you want. Tak mudah Dalam waktu yang sama, kita memain perasaan orang juga. Sebab pakaian adalah, it's like everything in your life, you know. Kan? Everything in your life. Everything. So, your emotions and everything. Dalam waktu yang sama, kita main benda tu juga, babe. So, tugas you ni, preparation you ni, template ni adakah you apply kat semua artis ataupun ada artis yang dah selesa dengan you? Okay Abu, you know my size, my ukuran badan apa semua, I need baju je Tak. untuk event dia. Setiap event adalah seperti day one. Okay, walaupun you dah kenal artis tu ataupun dah pernah bekerja bersama Yes, dia. anything can happen. Kadang-kadang sketch macam ni, beli macam ni tapi dah buat, kadang-kadang jadi lain. Kadang-kadang bila dah pakai, you rasa hari ni okay, you feel okay, suddenly you feel it's not okay. Boleh je. Benda ni boleh terjadi because we are human, you know. Sometimes we are okay, sometimes we are not okay. Kadang-kadang emotions kita tak okay. Hari ni kita rasa lawa, on that day kita rasa tak lawa. So, kena hadap perasaan ataupun proses tu semua kena ada. Betul. Ya. Okay, itu untuk one time event lah, one day One event. time, yes. Okay, bagaimana pula kalau macam drama? Drama memerlukan episod yang sangat panjang, artis tu pakai sangat panjang. Kalau drama, you bukan jaga satu artis je, you akan jaga semua pelakon tambahan dia pun, watak utamanya pun. Okay, untuk baju yang banyak macam tu, macam mana you cari? Adakah you pergi bundle ke? You kerjasama dengan jenama-jenama tempatan untuk dapatkan sponsor ke? Macam mana you punya proses? Proses dapat sponsor. Minta sponsor, minta loan, you know, paperwork, benda-benda tu semua kena ada lah. Siapa buat? Assistant akan buat ataupun production akan buat. Itu kalau waktu dulu-dulu sebelum you ada assistant apa semua, siapa yang buat? Sebelum ada assistant, Sebelum saya naik tak mencanak lah saya nama tak. you. Okey, apabila menjadi wardrobe sahaja, Abu terus ada assistant. Okay. The day one of being a wardrobe, I terus ada assistant. Before that, I was assistant. No, memang kita cari sendiri because I cannot drive manual, you know. So I don't drive, so I need an assistant since I was start. I dah kena ada dah. Sebab dulu kalau yang Azad tahu yang jadi stylist untuk drama-drama ni, semua benda dia buat sendiri. Maksudnya dia bawa satu van dia, dalam tu penuh barang dia saja. Macam ada butik lah dalam van. Ya, betul. Oh, ni Tu dah kena ada prepare awal. Dah ada assistant lah. Dah ada dah. Memang start dah ada assistant. Dah tahu diri tu tak boleh nak drive, kena ada assistant lah. Betul? Okay, stylist selalu dikaitkan dengan bundle. Apa pendapat you? I think nowadays, dulu saya tidak diajarkan dengan bundle sangat. Tidak diajarkan benda tu. Selagi boleh buat, selagi boleh custom, selagi boleh figure out, kita carilah. Itulah harga you pun. Ya, betul. Kan? Tapi bundle membantu lah sebenarnya. Untuk different tengok. Untuk stage, tengoklah apa look tu. Kadang-kadang look tu memang ada kat bundle je juga. Kan? Faham? Betul. It's no wrong. There's no such thing bundle is wrong. Faham? Anything in our life, bundle is not wrong. Sometimes bundle cantik. Abu, kita nak tahu bila menjadi stylist ni kan, you pernah tak mengalami maksudnya dalam bekerja dalam sepanjang you dalam bidang stylist ni pernah mengalami tak susah zaman susah tu, macam semua benda buat tak kena, semua buat Zaman kejatuhan. lebih kurang macam itulah. Macam mana? Zaman kejatuhan. Boleh tahan. Dia kuat sebalik. Tak baik carut Tak, maksudnya of course guys, as a human being. Ya. Boleh As a human being in industry kan. waktu Of bila course. Awal-awal lah of course. Awal-awal Because proses. you always consistently climbing up. Kita tak nampak macam Itulah dunia. Orang nampak yang indah saja. Orang nampak semua benda tapi people, tu memang dunia kan, betul tak? Betul. But people didn't see that what we been through, apa yang kita kena lalui, fasa dia. Awal-awal proses is the hardest thing lah. Bila you nak bertapak dalam industri tu. Bila you nak bertapak tu tak mudah. You kena melalui macam-macam fasa, macam-macam manusia. So that time around of course kita kata ada duit. boleh kongsi tak satu cerita yang spesifik waktu tu Oh, wow. yang you
Satu Sebab kita nak tahu okay. satu benda yang sebab kita nak menyelami Abu ni. Ya, ni macam mana you punya paling susah? Paling susah, okey, sepaket Waktu Maggi. Sepaket Maggi makan seminggu. Ui, bila tu? Yo. Satu paket tu dia 5. Ada 5. So kita tak nak bagi tahu housemate kita tak ada duit. Okey. So kita makan Maggi je. Terus suddenly housemate kita, kau semalam makan Maggi, hari makan kita, baru kita bagi tahu yang kita tak ada duit. Seminggu tu makan. Tengah tunggu payment waktu tu. Faham. It was 19 kot. Kalau 19, kerja 20. drama ke apa kan? 19, 20 masa tu. 20 masa tu. Job freelance kan, kita ada job, tak ada job time tu. Duit makan tak ada, duit Tak ada. So itu je lah. I think that is the hardest part of makan lah. Makan Maggi je untuk seminggu satu bungkus. Maggi kari ke ayam? Kari macam tu. Kari? Kari. Oh. Ingat lagi. Telur tak ada. Tak ada. Itu kalau you tanya paling hardest part. Kalau lain, okay lah. Everything Tak good. adalah, Alhamdulillah lah. Sekarang ni bukan Maggi je. Dia name it. Kau nak makan Maggi juga tapi ada lobster. You name it. Tapi macam-macam Semua babe, boleh. kesusahan kena lalu of course. You kena melalui kesusahan baru you boleh rasa kemenangan. Dalam hidup tu kena ada pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan memang takkan dapat apa-apa lah. If you are comfortable for what you doing, you won't get the win. Betul. Apa pengorbanan Itu you yang quotes paling dia. besar so far? Pengorbanan Yes. masa untuk diri sendiri. Masa untuk dia sendiri. Ya, Ramai orang-orang hebat yang kita jumpa je, mesti orang akan jawab benda yang Masa kan? masa untuk anak-anak, masa untuk diri sendiri. Maksudnya Bila kita ada duit, kita tak ada masa. Tapi bila kita ada masa, kita tak ada duit. Boleh Betul, ke ayat betul. tu? yes. Betul. Something like that lah. Tapi Ya. Abu tahu sendiri yang industri ni memang macam tu alurnya kan. So macam mana you sustain dalam industri ni? Like apa yang you nak sebenarnya? Kenapa you nak Ya. okey dengan pilihan hidup you ni? Ya, Padahal tak ada masa ni. Kerja you memang tak ada masa. Because I'm happy what I'm doing, guys. Yeah, special. I happy, I passion and then I seronok apa I buat, you know. I style, artis yang I buat style sekarang, I happy, I seronok. So, I tak rasa benda ni is a problem ataupun beban bagi I. So, I just need to work hard, do your best, make your family proud, jadi manusia yang baik, yang berguna pada orang keliling you lah. Ayat tu memang klise tapi kita sebaik mana kita semua nak jadi macam tu kan. Ya, betul. We all want to be a good person, be a good Muslim. Siapa tak nak jadi benda macam tu? Itulah target dia. So, I tak rasa regret. I still nak bekerja. I still want to be someone. I still nak memberi manfaat kepada orang lain. I nak menjadi macam itulah. Ya. Dengan peluang yang ada ni, dengan apa yang Tuhan bagi ni, buat betul-betul, work hard. There must be here and there. Mesti akan ada. Mesti ada. Hiccups here and there. Pasti. Yes, betul. Dengan Allah akan hadirkan dengan orang-orang yang macam, Menduga. oh my God, tell me about it. Of course akan ada. Tapi itulah, akan dapatlah kemenangan dia nanti. Ya. Sabar. Abu, Kesabaran. ya, Aizat cuma nak tahu apa yang Abu fikir bila sebab kalau kita tengok perjalanan Abu ni kan, Ya. orang kata smooth tu tak adalah smooth, memang ada halangan dan cabaran dia. Bila ada halangan dan cabaran tu kan, sebenarnya mana Abu dapat buah pemikiran, kekuatan, macam mana Abu boleh fikir, okey aku tak boleh go this way, aku kena go this way. Mana you dapat benda tu? Apa yang you buat? You break ke? You pergi healing ke? I mean like you cari family ke? Keliling. Your circle have to be so right. Keliling you kena sangat-sangat penting dalam kehidupan you. Orang yang you bercakap, orang yang you bercerita, orang yang you luah semua benda tu membantu dalam hidup Abu, you know. These people will help and tell me what you need to do. You know, sometimes kita tak nampak diri kita tahu. That's why we need to ask people. So when you ask the right person, they will tell what you need to do. So from there, baru kita boleh. Kita tahulah nak jalan mana kita nak pergi masa. Jalan mana kita nak pergi, jalan ni. And you need to motivate yourself. Kadang-kadang dalam kehidupan Abu family jauh. I mean semua in semuanya. I mean like I live alone kan. So sometimes bila problem ke apa yang motivate Abu, Tak semua kita cerita dengan family. no, I won't cerita sebenarnya. Kalau boleh janganlah cerita sebenarnya sebab itu lagi mengganggu fikiran orang. Yelah, ibu bapa. Duduk kan, kan. fikir So you know kenapa anak apa salah. benda semua. You need to motivate yourself. You kena motivate, you kena ada satu pemikiran positif tu kena memang selalu. Betul lah, bukan kita kena ada surrounding yang positif. Kena. Kita kena Kan manifest. kita pun down, jumpa orang pun yang Oh, you lah weh. Betul weh. Kau memang kena tinggalkan dia weh ni. kau belah je. You macam tu better lah. don't meet that person. Yeah. You pergi, you cari betul-betul. Okay, aku tengah problem ni. Orang siapa aku kena cari? This person will tell you the right thing in your life. So, you go to that person.
Kalau suka you, siapakah that person itu? Oh. Kena bagi tahu ke? Boleh Apa lah. salahnya? Tak, kawan-kawan. Kata-kata puji Kawan-kawan. You bukannya mengutuk dia. Kredit. Dia adalah orang kata yang memberi kekuatan kepada you. Oh, of course. Kekuatan, they know who they are, you know. They know who they are dalam kehidupan Abu. Diorang tahu siapa. Dia ramai lah, you know. Of course, my mom. Segala-galanya apa yang Abu dapat apa adalah mak. Betul. Doa mak, berkat mak. Kalau dia pun tak bagi semua benda ni, doakan semua benda ni, tak dapat juga. So, I give it to my mom lah. I will story everything to my mom juga. Tak nak risaukan tapi pandangan dia kena tanya. Sebab dia je yang betul-betul. Kau boleh benda ni, kau tak boleh. Tak elok. Dia je yang akan jujur. Kawan-kawan kadang-kadang jaga hati. Kadang-kadang. So, betul tak guys? Betul. Family dia akan cakap benda ni buruk lah, tak lawa. Something like that lah. Klise tapi memang benda tu jadi dalam hidup sebenarnya. Ya. Motivate diri sendiri. You need to be positive. You kena keliling dengan orang yang baik. And then you kena pandang setiap benda tu ada kebaikan dan keburukan. Jangan nak nampak buruk je semua benda. Semua benda nak nampak buruk. Even benda tu buruk pun you still nak nampak buruk. There must be a positive side of that thing. So benda tu akan membantu lah sebenarnya how we control our mindset. You need to manifest good thing in your life. Manifest, you need to say, you kena cakap benda-benda yang baik dalam hidup you. You kena fikir benda yang baik. You always need to do that. Baru all this gravity dalam dunia ni akan ikut apa you nak. Itu I buat dalam hidup I. So benda tu jadi tau babe. Seriously benda tu jadi. I always say I want to be this kind of stylist. I want to do this. I nak buat artis ni. I nak dikelilingi dengan orang-orang yang macam ni. I cakap tau benda tu dalam hidup. I always doa. Benda tu memang jadi. You as a stylist, of course setiap apa yang kita buat, kita mesti ada what's next, you know, what's next move lepas ni. Macam sekarang ni Abu memang dah famous. Satu Malaysia ni memang selalu stylekan untuk superstar semua. So next one, apa yang you harapkan dalam bidang ni? If you ask me, in Malaysia, Alhamdulillah, I've been styling. Semua dalam list Abu tu dah dapat. Tercapai. Dah, Allah dah bagi rezeki dah untuk style kan. So when we go Asia, I think nak buat styling artis-artis Indonesia pula. Lepas tu nak bawa. Kalau boleh lah, that is target. Of course, kita dalam setiap tahun, kita kena ada satu benda yang we need to achieve. Kalau kita masih berada dalam tahun lepas sama, there must be something wrong. Betul. Maksudnya sustain. Sama. Selesa sangat kan. Last year aku buat show ni, lepas tu this year pun show je, tak ada benda perubahan. Then problem. So, I need target my brand pun be a good business, you know. Styling, buat juga dalam waktu yang sama business. Abu nak ada satu, you know, like, it's an agency. Under Abu, everything is there. That is my dream, you know. In one roof, one A roof tu, everything is there. So people just hire my brand and to do all the styling and everything. Maksudnya dah ada model, dah ada makeup artist, hairstylist, stylist. Correct. Wow. Abu, Photographer. House of Abu. Exactly that. That is my dreams lah. So bagi I dalam 3 tahun lagi I nak buat benda tu, by 35 I kena ada. That is my target. Abu, okey. Kita nak tahu juga dalam you stylist ni kan dia ada drama. You pergi benda tu semakin menaik. You dah start buat untuk Aina Abdul. First kali Aina Abdul lah kan. Kalau sorry. Siapa yang The first artist yang Abu styling. Yang betul-betul wow tau, yang membuka mata satu Malaysia ni. Ya. Oh, yang membuka satu Malaysia Aida Jebat. Ada jebat lah. Itu masa bila? Music video Temberang. Okey, Cok. Baik, I nak you cerita that moment. Macam mana you macam mana Ada Jebat panggil you dan macam mana idea itu sendiri, sebab benda ni first. Macam mana idea ni tercetus, siapa yang minta? Macam mana boleh terjadi kolaborasi sama you dengan Aida Jebat? Kebetulan kita shooting drama. Okey. Time tu kita tengah shoot drama. So kebetulan dia pun dah buat music video. Dan Aida dalam waktu yang sama approach Abu buat. So I think this is the opportunity yang nak kena tunjuk. So I buat betul-betul. Kita ni kalau dapat peluang kita kena buat betul-betul. Macam mana dia cakap dengan you tu macam mana? Tak ada, dia just tanya je. Abu. Okay, Abu nak buat music video, boleh tak styling kan untuk adik punya music video, dan Abu buat. Dan buatlah. It was not Temberang, it's siapa diriku. Oh, lagu lama. Okay, tahu. Jangan. Yeah, that song. So that is first kali baru orang nampak macam Abu buat styling. Kebanyakan masa tu banyak Aida Jebat. Dan tu buat show dia, music video dia semua Abu buat. And then meletup-letup lah masa tu kan. Ya, time tu memang tengah peak dia dengan
Waktu Zul tu, Ariffin. waktu Yes, time yes. drama dia apa Drama semua. dia kan? Yeah, that time. So dia tanya approach macam tu je. Ya, Yang buat. dia tak ada tengok ya macam yalah biasa kalau nak buat music video ni Abu tengok kau punya koleksi apa yang My experience ke apa. pengalaman. Tak, masa tu Abu dah buat drama. Time drama tu pun kita dah hempas dah. Kita dah buat lawa-lawa dah. Dah tahu dah hasil kerja you time drama tu. Kita dah tunjuk betul-betul dah. Berapa music video yang Abu dah buat so far? 23. Which one is the best and your favourite one? Wow. Ha. Wow. Tak lah, this is Oh, based on your arts, you know. Okay. Yang you rasa The yang best, puas hati sangat. Puas hati. Ada beberapa. Okay, tak apa name. List kan, tak apa. Ya. Apa music video Tok T. Kan? yang Untuk mana lagu satu tu? yang mana? Oh my god, tajuk dia. Okay, describe je lah dia pakai baju apa dalam tu ke. Ada dua music video, Titi. Dua-dua is my favourite. Okay. Dua is my favourite and then I love Apa lagi yang memuaskan? Aisyah Aziz, Bila Entah. Oh. I would say Aida Jebat punya music video lah. Most of it sebab it's very fun, you know. Yes, music yes. video dia something like kita boleh try benda-benda baru. So 3 artis ni lah. Sebab Aida Jebat dia punya style tu dia macam very Japan, very colourful, animation sikit. The latest one, Yuna and Bunga Cerita Lestari. Oh, watak utama? Watak utama. That is like Kita nampak very the Y2K. Tu you buat segala puji bagi Allah. Segala Kalau puji puji bagi Allah. Okey, Abu macam mana dia orang dealing dengan you ni? Okey, Aizat bisa nampak tau every time seseorang artis tu appear, selalu nampak Abu ada kat situ. Not satu event je, banyak event. Macam mana dia deal dengan Abu? Maksudnya Lock Abu sebagai lock Abu stylist, sebagai personal macam mana ke? stylist. Sebab you yalah dia bekerja Abu. Kadang-kadang kita sampai ingat macam Abu bekerja dengan Denny ke? Faham? Abu bekerja sebagai set In-house stylist. Adakah dia untuk artis. saja ke Abu boleh buat untuk orang lain juga ke? Sebab apa? Kadang-kadang setengah artis ni dia tak suka macam Share. Share. Dia takut aku punya design ni sama dengan dia. Style pun sama. Ya, macam mana Abu asingkan benda tu dan macam mana Abu deal dengan dia? Deal usually pakai WhatsApp je. Okay. Everything by phone, you know, dealing everything by phone. And then at the same time I always let the work speak, you know, not you. Bagi kerja you yang bercakap, hasil kerja you yang bercakap. So from there people will approach me lah. Kan? And then the second question apa tadi? Untuk artis yang tak nak kongsi you dengan faham tak? Sebenarnya klien okay, lain. sebenarnya guys benda tu tak mudah. Dia kita nak tahu macam Sebenarnya benda tu tidak mudah. Okay. Kita kena pandai. Kalau kita tahu kita dah buat sekian, kita kena bezakan mengikut diorang punya identiti. Jangan kadang-kadang tu ada juga ada. Ada Fans akan cakap kenapa Mengaina Abdulkan sedemikian. Kenapa Mengaina Abdulkan sedemikian. Hey, tu kan Mengaina Abdulkan tu style baru. Faham. Tapi kita nak explain benda tu tak boleh. So because sometimes Diorang saya tetap nak ada identiti saya tu. Kena ada. Dan- Tapi orang pemahaman kita mengsamakan style tu pada artis lain. Itulah. Faham Patutnya tak? cakap je. Betul. Sebab diorang kadang-kadang terlupa yang stylekan Aina Abdul tu adalah Abu juga. Ya. Sebenarnya bukanlah gaya Aina Abdul. Actually betul. gaya Abu yang telah digayakan oleh Aina Abdul. Betul. Patutnya yang kena cakap tu macam Tapi tak boleh ni nak Abu ni. Tak boleh tapi tak boleh nak explain benda tu. You cannot Sebab you behind the scene punya orang, belakang takbir. Ya, seorang nak cakap je. Tapi kita kena pandai-pandai. Sebab benda tu bagi pihak artis juga, daripada pihak artis benda tu bahaya juga. Dia orang pun nak masih kena ada identiti. Dia orang janganlah kau dah pakai ni aku pakai itu wrong. Tapi I also learn every day, belajar. Tapi you pernah hadapi tak situasi macam tu? Pasti. Yang artis nak lock you tu, macam mana? Ya. You jangan buat artis lain. Ada tak yang nak lock you? Okay, I bayar you this amount untuk monthly ataupun I pergi event mana-mana, you ikut je I. You ikut saja I, you stylingkan I, you jangan buat artis ini Yes. A, B, C, D. Kan macam Ada kau ke? milih aku je Bu. Tolonglah. Ada ke? Diorang rasa diorang adalah itu. Tapi benda tu tak ada lah. Tak ada. Mantri-mantri tu tak ada. Tapi dengan I think Lofa pernah bayar monthly lah sebab buat dia banyak kan dulu so dia memang Dulu kena back to back kan, back to back so Lofa. memang dia kena bayar tapi nowadays tak but they always think Like that. Which is you're not. Okay, ketika dibayar monthly itu, adakah you marah ni? Okay, ketika you dibayar monthly oleh Nelofa kan, you ada ambil job lain tak? Artis Boleh. lain? Boleh lah. boleh dibenarkan. Tak ada kat kontrak apa semua kan. Tak ada. Mana Saya tak freelance sampai sekarang saya freelance. Saya tak bekerja dengan mana-mana yang monthly tak ada. Semua freelance. So any job masuk
kita boleh buat, kita buat. Tapi kita pilih lah Abu, dah banyak-banyak artis yang you dah buat kan sampai sekarang lah. Siapa baju yang paling Kenapa kena bising ni? Dah kena rapat ni. Bukan. Okey, teruskan. Mana baju sorry. Mana baju yang paling susah nak buat? Nak cari material dia. Susah nak start. Entah-entah yang 3-4 kali reject ni. Dan macam mana that idea boleh keluar? Dan kita pun sampai tak terfikir macam mana aku boleh fikir sampai ke tahap ni? baju paling susah. Mencabar. Paling mencabar. Of course untuk Aina. Of course. Sebab adakah sebab kita nak kena ikut imagination Aina juga ke? Ataupun you want to create another thing untuk Aina yang Because menyusahkan tu? Aina Abdul. Yes. Ya, okey. Yes. Boleh story. Sebenarnya bila kita dah buat sesuatu yang besar, kita dah buat sesuatu, kita nak kena fikir lagi apa lagi boleh buat. What else we can do? We dah do pokok, we dah do awan, we dah do pasu bunga. So we always need to think more and more and more and more. And then sometimes we die dengan expectation orang because we thought benda ni boleh meletup tapi tak meletup. Itu pun satu macam orang cakap apa, it's a good pressure lah. You need to think other ways around pula. You kena fikir benda baru. Tapi kita pula. ya, macam mana. Tapi best. Saya cakap, I suka benda tu. Ya. So, it doesn't matter pun. Okey, antara semua orang, semua yang Ibu pernah buat semua ni, top 5 you punya favourite look. Oh wow, top 5 Siapa yang pakai dan dia pakai apa? Bila pun boleh bagi tahu tak? Of course, Abu suka Aina Abdul. Punya look untuk pokok tu. Okey. The pokok kan. Jadi pokok AJL. tu, okey. AJL. AJL. The Awan. Awan, Awan. yes. Nurhaliza- Masterpiece tu. Nurhaliza punya music video baju merah yang Abu tukar dalam 8 saat tu. Yes. Yang dekat garden tu. Yes. Ha. That one. Yang jadi parody juga tu, video tu. Yeah. Yes. And then orang yang viral-viral tu Abu sukalah sebab best. Of course, I like kan? it, I like Dia macam mencabar lagi you punya. Yeah, best. Best. you thinking. Look tu semualah, babe. Tapi Awan tu lawa betul lah, Bu. Ya. Dalam TV lagi lawa. Yang awan tu. Lawa tu atas kaki tangan yang lebih daripada 20 orang. Buat. Bukan, yelah maksudnya proses. Dia nak benda tu nak lawa tapi bukan daripada Abu seorang tapi daripada semua orang. The whole team Whole team make it. Benda tu. So korang rasa sesuatu benda tu bukan terhasilnya sebab seorang, babe. It took a lot of people. A lot of hard work. A lot of hard work, Yes. a lot of thing, you know. I always want to say to outside, kepada orang luar, korang kena fikir, baju ni is emotion, perasaan, kasih sayang, jiwa, raga tau. Bukan hanya baju. The first thing in your life, before you bercakap adalah baju. You tengok baju orang yang pertama, sebelum you cakap. The first thing you see is what you wear. So, it's everything in your life. So, orang luar tak faham, tapi pada yang faham tu, dia akan tahu Ya, feel dia. feel dia macam mana. You know, people can say anything. Okey, Abu, mungkin kita boleh bagi tahu orang kat luar sana juga. Bila stylish, dia ada stylish ni, dia ada rasa dia sendiri. Aku gelak kan? Okey, Kau faham? Abu, Kena gelak. kita nak bagi orang luar ni faham kan. Sebab apa? Bila jadi seorang stylish ni, dia ada rasa dia tersendiri. Okay? Betul. Bila you hasilkan karya-karya you ni, benda yang keluar tu tak sampai pun sejam. Maknanya kadang-kadang ada 20 minit, 10 minit pun. Faham tak? Mungkin Abu boleh kongsikan kepada diorang ni sebenarnya apa you rasa bila you dah hasilkan satu karya yang beberapa saat je keluar, kan? Yang keluar dekat stage ataupun dekat TV ni, Ya, apa betul. yang you rasa sebenarnya? Maksudnya boleh bagi tahu orang. Apa yang rasa daripada dapat feedback tu? Maksudnya bila you dah hasilkan satu karya ni, Ya. apa yang you dapat sebenarnya? Padahal benda tu like 6 minutes, 7 minutes. ya, dia keluar sekejap. As a stylist sendiri kan, macam apa perasaan you bila you are doing things actually untuk benda yang sekejap saja. Rap dah lama dah ni. Berat lama ni. One thing, rasa puas. I rasa puas. Tapi you kena tahu apa yang you sajikan pada orang. You tahu tanggungjawab you besar. You tahu benda ni akan keluar the whole. Satu Malaysia akan tahu. Satu Malaysia akan tengok. Berjuta-juta mata akan tengok. So daripada sana, you pun kena tahu, kena study. You kena study, you kena belajar benda ni worth it ataupun tak worth it untuk kita bagi. Kena fikir panjang, kena tahu apa yang orang nak. Kena tahu apa audience perlukan. Kena tahu apa netizen nak. So baru you boleh bagi. Kena fikir ya. Kena fikir. You kena study benda tu. You need to know what TikTok ni, what Instagram ni, what apa semua kena belajar. Semua kena study. From what you study tu baru you boleh bagi idea yang sepatutnya pada orang. Faham. Not just
buat je look tu suka-suka. Oh dia dapat inspire ni, nampak daripada sini inspired. Oh Terus terus buat. imagination terus buat otak weh. Terus apply Ya, dekat ramai orang celebrity. fikir macam tu kan. Macam every time stylist, Tapi- apa inspiration you? Oh, jadi daripada sini-sini. Daripada ataupun pokok ni dia lalu dekat But it's not that jambatan. easy. you Tapi- know. It took the whole team babe in life. Dia main nama designer, nama baju, nama artis tu sendiri. Kan banyak benda kan. Betul. Kena fikir ada kebaikan, apa kebaikan buat daripada look ni. Apa contoh you boleh bagi kepada generation yang akan datang. Apa you boleh bagi kepada orang-orang industri. Kalau you bagi look ni bukan buat satu look, it's just a look. No, babe. Okey, bila you dah bercerita pasal netizen kan, pernah tak hasil karya seni you, maksudnya styling you yang buat dekat artis ni, yang you lahirkan dari imagination you, dapat kencaman dari netizen? Okey, baik. Sebelum Abu nak jawab tu, sebenarnya kita simpan untuk part yang kedua. Wow, ada part Ya, kedua. kita simpan untuk part yang kedua. Jadi kepada korang semua, kita nak berhenti berehat dan kita akan sambung untuk part yang kedua Untuk bersama. empire fashion Abu pula lepas Yes, ni. kita nak tengok kecaman-kecaman. Ini kita nak cerita pasal kecaman. Asyik baik je kan? Ya. Kan? Kita nak cerita juga apa kecaman yang Macam aku dapat. Alright. Kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama dengan... teruskan bersama pula kan? Bye-bye. Okey, kita berhenti berehat seketika. Kau pula buat talk show. Aku pula buat talk show. Kembali lagi bersama dengan kami di podcast Apa Lu Cakap. Ni dah masuk part yang kedua. Alhamdulillah. Okey, tadi kita banyak dah tahu pasal Abu tentang dia punya background. Lepas tu dia masuk dalam Positif lah. positif lah. Banyak positif dan banyak juga kita belajar dari Abu sebab Abu ni seorang yang macam cakap apa, dia buat benda yang dia suka. Dan betul. itulah orang cakap apa, kalau kita nak berjaya macam orang-orang yang berjaya kat luar sana, buat benda yang anda suka dan buat dengan sungguh-sungguh. Betul. Dan journey tu pasti ada lah, susah, senang, jatuh bangun. Dan ini part yang kita rasa semua orang nak tahu juga. Bila kita dah naik ke satu tahap, pasti ada orang yang tidak suka, orang yang Mengecam. ya, social media kan, bila kita post something sebenarnya kita tujuannya adalah post nak tunjuk kita punya karya, nak simpan sebagai satu album, Kenangan kan? kenangan. Dan mungkin Abu mungkin boleh kongsikan sedikit kan, apa pernah tak berlaku macam contohnya Abu punya karya itu dicaci maki kan, banyak diperkecilkan. Dihina. Dihina tak? Pernah tak? Of course. Selama sepanjang perjalanan 14 tahun dalam industri, melalui proses tu adalah satu proses yang normal. Orang tak boleh faham apa yang kita buat. Betul. Tak semua orang akan faham apa yang kita cuba sampaikan, apa yang kita cuba berikan. So, kecaman, komen-komen, orang dengki, orang tak suka, it's a normal thing in industry. Benda yang biasa. So, kalau you tak kuat, you tak strong benda tu boleh makan you. Sebab tu kadang-kadang memang jadi mental health tu, you know, kadang-kadang you depressed, kadang-kadang ada babe, of course ada, saya ada melalui proses tu. Which is, aku buat ni, aku still tutup aurat, aku still tak menjuluk mata, masih tutup. Tapi dalam waktu yang sama orang tak suka, orang kecam, ustaz-ustazah keluar artikel ni, artikel tu. But then at the end of the day, you know what is your limit. You tahu apa you boleh buat, you boleh main agama ke, you jangan main ni ke, jangan tu ke. So benda-benda tu, you kena tahu lah, you kena belajar lah. It takes a year to know and tahu macam mana nak handle benda-benda ni. Sebab benda ni memang akan ada hari-hari. Satu look tu walaupun look tu biasa tapi tetap akan ada orang yang tak suka. Abu boleh kongsikan satu look yang dikecam, yang dikata Yang yang paling seperti mana tu yang menampakkan orang menampakkan benda tu buruk padahal itu satu karya. Maksudnya Karya yang Abu masih lagi follow dia punya boleh dan tak Apa yang boleh. Kita masih kena jaga juga. Sebab nanti nak kena jawab tau, kita juga kena jawab. Sebab tanggungjawab kita star-starkan diorang ni, nanti hujung-hujung kita juga kena jawab dengan Tuhan kan. What you give, pakaian macam mana, pakaian macam tu. You know, okay. If you ask me, contoh paling dekat Abu boleh bagi ABP tahun lepas yang Aina pakai baju warna merah yang the big kembang hood belakang tu. tu. With the lorry we came up. Yang dari di hati tu. Ya, dari hati tu. That is the hardest look for me. Okay, nak terima ataupun face perjalanan baju tu. Macam-macam babe. I mean like, our mental pun boleh okay tak okay time tu. You know, you baca terlalu banyak. Orang feedback terlalu banyak. Orang komen cakap itu ini, cakap family. Even
tak okey juga untuk selebriti tu, tak okey juga untuk mental kita, tapi kita belajar, at least kita tahu, oh benda ni jadi kita kena face macam ni, benda ni jadi kita kena face macam ni. Ni kecaman bila Aina dah keluar daripada dah lalu red carpet. Dah habis red carpet, the whole week, the whole month. Kena Isu tu, people were lah talking about it. Talking, kecam, cakap itu, cakap ini, cakap itu, macam kita ni bogil ke apa? Yang bogil kau tak bising pula. Yang atas stage kan? Yang bertutup, yang yang berskirt. I don't want to say anyone. Of course you guys know who. Yang itu patut korang lagi nak pertikaikan daripada kita yang menutup tapi kita berkarya. Kita berkarya. Kita pula dapat tangga, dapat istana budaya, dapat pula entrance macam tu. Kita of course kita lagi boleh macam-macam, imagination kita tinggi. Met Gala lah, babe. Yes. Met Gala Maybe lah. you understand but other Yeah. people don't understand. Tapi to be honest kan, kalau kita tengok of course nak dijadikan cerita pula time sekarang ni is time iNation, time Aina Abdul. And happen to be memang Abu banyak style kan untuk Aina Abdul. Of course when it comes to Aina Abdul ramai peminat dia akan tengok baju dan as well as haters juga. And kalau kita tengok daripada tangan Abu sendiri ada pokok, ada awak, ada lampu and ada yang ni dan banyak gila orang kecaman yang mana satu yang Abu rasa macam you are way too much man. Apa yang you rasa macam teringat dekat hati you? Memang kita faham, memang you akan ignore most of the comments. Tapi apa yang you macam, ni tak boleh belah ni kan? Ni komen apa ni kan? Yang menjejas This is emosi. not me, yes. Bila main family. Of course. Bila main family, main agama. Okay. Benda tu impact. Kenapa main agama pula? Apa yang dipakai? You attract people to see you a lot. You attract people to tengok you. You menarik orang memandang you ramai-ramai. Benda tu, that is the comment paling teruk lah. Macam yang lain tu semua tu sebab diorang pun tak faham. So I faham lah diorang punya level of thinking is different tau. Dengan cara kita yang dalam industri berfikir. So tak boleh bother lah. Faham. If want to say which look is the red look and one more is look Aina masa konsert opening. Konsert Istana Budaya opening. Yang warna hitam. Orang cakap macam setan apa benda tu semua tu. Yang banyak rambut tu ke? Yeah, the hair look. Okay. The That hair one. look. The hair look. Dua ni memberi impact lah. Macam, oh my God Abu kau ni, kau kena check Abu next time. Kau jangan main-main benda macam ni kan. Tapi kena fikir. Dia pun ada keluarga. Dia pun ada ni. So kita need to be more alert lah. Maksudnya jangan suka-suka mempersamakan dengan benda ni. Pemahaman kita lain. Berkarya. Orang faham lain. Maksudnya macam tu. Sensitivity tu lah. Sensitivity kena jaga. Sensitivity. How is like working with Aina to you? Macam mana? Sebab my God. To make a freaking masterpiece like that, as big as that, as you know, cantik, fantastic. Orang tengok macam kalau orang luar tengok tu memang dah lah. Kita tak boleh cakap apa because kita still in Malaysia and kita pun kena faham juga budaya Malaysia ni macam mana kan. Tapi orang luar tengok pun memang dah macam, oh this is bombastic. Tapi how is it to you as you know, stylist Aina sendiri untuk certain event kan? Macam mana kerja dengan dia? Dia okey ke pakai baju? Allah tak kenalkan ataupun kerjakan kita bersama ni dengan suka-suka. Yeah. Allah tak kenalkan saja. Dia kenalkan semua bersebab. Bekerja bersama pun ada sebab reason dia. Kenapa kita dikumpulkan bekerja untuk berkarya. Bekerja dengan Aina satu benda yang saya rasa sangat bersyukur. Saya rasa happy sebab saya pun dapat keluarkan apa yang saya boleh keluarkan. Maksudnya from my ideas. Saya dapat satu artis Allah hantar yang korang boleh bekerja sama, mempunyai imagination yang sama untuk tak semua orang boleh pakai look tu, babe. Nak memakai satu look tu memerlukan satu keberanian yang sangat tinggi tau. Can you imagine? She's a woman, you penyanyi, untuk keberanian pakai tu is not easy. So, it's all meant to be. Memang dah tersusun dah. So, it was fun, it was very thankful and satu benda yang you boleh simpan kebahagiaan ataupun kemenangan waktu you, it was an history lah in your life. Maksudnya faham tak, babe? Buat bekerja dengan Aina satu history dalam kehidupan I can bring until the end of my life, you know. At one time I did for this, I did this, you know. Pernah dalam industri, that is the feelings that I did with Aina Because I working. think with Aina ni you are starting to think outside of the box. Exactly. Buat something very challenging. Yeah, I that is dapat not peluang easy. tu. Yeah. Ya, I dapat peluang, I dapat jalan tunjukkan benda-benda tu. So it was fun lah, it was very fun. So kalau you bekerja dengan Aina tu, macam mana baju-baju tu persiapannya? I mean, Aina yang minta, okay Abu, I want jadi pokok, I want jadi big oversized suit, ataupun you yang suggest?
okay Aina, ini I punya suggestion, you tahun ini jadi pokok, tahun ni you jadi awan. Macam mana korang punya kerjasama, collaboration? Usually collaboration idea sama-sama lah. Kalau kita dapat event tu, akan kadang-kadang ada waktu okay, Aina, kita jadi ni. Ada waktu juga Aina nak jadi yang macam ni, Abu boleh? Aina nak pakai macam ni. Okay, then from there kita bagi Aina reference. So dia pilih daripada from our reference. So we choose, kita akan jumpa tengah-tengah untuk jadikan satu look tu. It has to be everyone's idea, everyone's input. It's not just me, but it's the whole Aina ataupun team sama-sama, bersama semua. Masa yang Aina pakai the black outfit yang macam Maleficent tu kan, like ada satu outfit dia tu kan, how do you get the idea and the inspiration masa tu? Is it I memang nak buat dress rambut, memang dah simpan kat dalam phone. Nak buat dress rambut ni. So when the right time dapat event, kita masuk lah, input opening. Opening kena bagi, kena inject sikit. bam Kita ada marketing wise kita, you know. Yes. Dalam waktu yang sama kita buat benda-benda ni, it's not just for viral, it's not just for suka-suka nak fame, suka-suka nak ni. No. Kita yang buat benda ni, kita tahu what we get. You know, memanglah orang cakap good or bad is a good marketing. Bad pun still marketing juga. Yeah, from the bad marketing, we still can get a good one. You know, we still get a lot of job. Dalam waktu yang sama, kita akan people recognize in our things. You know, we have those things in our perception. But outside, orang luar tak faham. They didn't see benda tu. Yeah, of course. Kita buat, ada yang sebaliknya. Kenapa kita buat, Dek? Ada sebab, Tak Dek, nak kita main buat je. dia, Dek. Bukan untuk mak kau mengumpat aku buat benda ni. Maksudnya macam tu. Bukan untuk mak kau ngata-ngata kat Facebook. Yeah. Aku buat ada kenapa. Sebab kita ada plan dalam 3 bulan, kita ada benda ni. Dalam masa 2 bulan, kita ada benda ni. So, kita kena ada injection marketing. Kita kena ada some part we need to think. Dia ada sistem tu yang semua orang tak faham, yang kita je faham. Okay, sekejap Bu. Ada tak artis lain yang nak appearance begitu juga? Ada. And you okay with it? I okay, tapi I yang kena hati-hati. Kan, sebab Macam takut nanti. Takut nanti you macam saya cakap tadi, takut you rasa kenapa bagi look ni dekat ni, kenapa bagi so kena hati-hati. Sometimes orang kena faham look avant-garde ni bukan pada satu orang. Look avant-garde ni semua orang boleh pakai. Even you, if you hire me, you nak avant-garde, you still can look like Aina. Because it's avant-garde. It's not just Aina. You know, avant-garde still Lady Gaga pun pakai avant-garde. Yeah. You know, ada orang lain pakai avant-garde juga. Betul. So it's not the identity stick to the person. Siapa-siapa lah. Siapa-siapa The sebenarnya. end of the day is a business. Yeah. Yes. Business lah, orang bayar you to get the look, then you apply kan. I apply. So dalam waktu yang sama kita input. No, it's not just doing a look, but what we can do juga. Ambo, nak tahu dalam banyak-banyak baju yang you buat, mana yang paling mahal sekali? Dia punya cost. You tu. Yang Styling RM400,000 tu ke? Betul-betul RM400,000 ke? Paling mahal baju Aina, of course. Baju Okey, Aina yang semua mana mahal. Yang part rambut tu macam mana you dapat the material lah? Kita fokus on that. Beli, okay, first baju paling mahal I think baju AJL lah. Baju AJL Aina tu it cost Which more. one? All mahal babe. Harga? More than 10, more than 20. Wow, untuk satu look. Untuk satu look tu, of course. Mana you cari barang-barang? We source lah. Usually we working with designers dalam waktu yang sama. Apa yang Abu buat ni tanpa bantuan designer pun tak jadi juga. So designer yang adalah tulang belakang paling kuat juga. Yang akan menzahirkan Ya, imajinasi untuk tu. imajinasi Creativity. kita akan buat imajinasi kita ni. So untuk dapat barang-barang ni for them is not susah pun because itu memang makanan dia orang kan hari-hari cari material cari ni. So those things it's not that easy. Dan tadi soalan nombor 2 tu. Kos baju rambut tu. Kos baju rambut tu itu. Mana you dapat tu rambut? Of course, I always love to study guys. I duduk rumah, I suka buat research, I suka tengok YouTube, I buka Pinterest, I buka TikTok. So, akan jumpa benda-benda ni semua. So, kita save lah. Kita save, kita simpan waktu bila kita boleh bawa look ni ke tengah, ke depan untuk mana show apa. Bo. Okey, dengan macam cakap apa, bila you dah kos baju tu pun dah mahal kan. Tapi for me yang lagi mahal adalah your idea tu sendiri. Itu pemahaman you. Tapi pemahaman orang di luar sana, designer adalah lagi mahal daripada idea. Ya. Yeah. Tapi for me is the idea. If tak ada idea tu, dia takkan terkeluar lah Designer tu tak sesuatu. lahir, Macam datang awan, pokok, lampu okey. kan? Okey ya. Macam you sendiri, okey, when dia hire you untuk cari satu idea yang ni quite fresh lah sebab tak ada orang buat. Just Abu je yang buat. Berapa cost untuk dia bayar you? Untuk dapatkan khidmat servis Abu.
Pada yang Style tertanya-tanya, by Tak no payah orang ada di exact. bawah. Exact Style by harga. Abu. Maksudnya, yelah, bukan senang benda ni. Tapi orang akan tanya juga, kerja macam Abu ni boleh bawa Berapa ke income? Ya, payment you ke, whatever ke. Ya ke? Ya, takkan lah tak tanya, babe. Penonton-penontonnya ada nak jadi stylist. Berapa ni? Ha. You sendiri lah. Okay, I think I have to be honest lah benda ni. People think that our price sebagai stylist adalah tinggi macam like mahal, but sebenarnya harga sangat adalah normal. Adalah harga rate yang berada orang lain di luar sana. Okay. Which is ratus ataupun ratus, you know? Ratus ke ribu lah, of course. 100,000. No, ratus ke ribu saja. Oh, ya? Yes, of course. People, if you mahal, tak ada orang pula nak hire you. So you need to follow apa rate yang berada dekat luar juga. You kena tahu apa market dekat luar juga. Kalau you mahal sangat, tak ada orang panggil dia. Faham. Dia ambil je lain punya stylist. Sebab stylist Dia tu ambil banyak. Abang Leman. Tapi kalau panggil Abang Leman, dia akan dapat certain look. Tapi kalau panggil Abu, dia dapat this look. So, you tetapkan harga you sama dengan stylist lain? Yelah. Lebih sikit lah. Lebih sikit. Tak boleh. Of course lah. Lebih sikit lah. Tak sama dek, I dah buat awan semua tau. Ya. Tapi, macam mana? Itu you cannot change lah guys, those things. You cannot change. It's so hard to change. Because benda tu dah berada sebelum kita wujud lagi. Ya, betul. Sebelum kita wujud lagi dah ada rate ni, dah ada pembayaran yang macam ni, dah ada harga yang macam ni. So kita nak ubah benda tu, it takes time lah. Mungkin 20 more years boleh ubah baru. Now masih lagi berada di itu. Yes. Dia takut itu. Kita masih berada di keadaan itu. Which is dah bekerja lama pun masih ini, masih itu. Something like that. Okey, Abu, siapa yang antara artis-artis yang awak belum buat tapi awak teringin sangat nak buat? Di Malaysia. Image dia. Tak kisahlah siapa artis ke, Tak ada. kerabat ke. Ataupun mana lagi penting, orang Abu dah yang dapat dah. Habis. Semua. Habis. Abu, I Semua got dah. already. From the list that I want yang I tulis kat dalam buku semua. Alhamdulillah. Allah bagi. Alhamdulillah, tak ada Dah. seorang pun tinggal. Tak ada. Okay, Abu, mana lagi penting? Orang yang memakai ke atau baju yang dipakai? Orang yang memakai. Why? Sometimes kalau baju tu biasa tapi you pandai carry, you boleh nampak fabulous. Baju tu biasa je babe, tapi ada orang tu certain dia ada aura, dia tahu macam mana nak duduk, dia tahu macam mana nak bawa baju tu, auto baju tu akan nampak cantik. Tapi sometimes baju tu yang bawa dia, tu susah. You akan nampak baju, you tak nampak dia. Ada tau. Ya. Ada. Macam mana contoh? The look carry her. So you tak nampak pun dia, you nampak dia baju je, kesian dia. Tenggelam dek baju. Siapa yang orang antara yang Abu pernah kayakan yang auranya sangat-sangat aura. Kalau pakai baju je, you letak je baju dekat dia, pam. Menjadi. Ada few. One is Nilofa. Dia, you bagi dia apa, dia tahu macam mana nak bawa. Dia macam ni je dia buat. You bagi dia oversize, dia tahu macam mana nak bawa oversize dia. You bagi dia fitted, dia tahu macam mana nak buat. You bagi dia flowy, dia tahu macam mana nak kibas. Dia bagi dia tahu macam mana nak duduk, itu dia. And then Era Fazira, you letaklah apa pun dekat dia, dia akan auto benda tu macam Dia slay kan je kerja dia. dia slay. And then I think everyone yang berjaga, semua aura dia orang kuat. Era, Ziana, Aina, Yuna, you know, Cik Ta, diorang ni semua orang-orang yang Berani. Aura dia tu. lain. Tuhan memang jadikan orang artis. Yes. Tuhan memang tetapkan. Bila you tengok diorang ni yang dah ada aura, cara diorang duduk, cara diorang carry baju tu. Pada you sendiri adakah you dapat that ilmu dan you boleh apply kepada orang yang biasa? Okey, aku tahu macam mana nak buat. Macam okey, aku tengok dia ni walaupun dia tak ada aura tapi dia ada sikit sifat benda yang boleh carry baju tu. Adakah you sendiri boleh bagi transform, maksudnya mengajar dia untuk jadi seperti not perfect tapi Boleh. Boleh. Boleh mengajar, boleh diajar. Kena bagi tahu. It takes time macam mana nak carry, macam mana nak pakai, macam mana nak handle, macam mana nak ni, tu semua kena belajar, bukan pakai saja. Seumpama fairy godmother lah. You lah memberikan magic terhadap artis itu. Lagi artis Itu tanggungjawab. Tanggungjawab. Itu tanggungjawab aku. You know people hire you, so you have to make sure people like what they wear. Orang suka apa dia pakai, orang puji, orang cakap. So tak nak orang rasa rugi pun hire kita. Yeah. Not just giving baju siap-siap kan dah balik. Kena ada impact, kena ada something. Kena ada somethingnya. Betul lah. Tak boleh just do baju. Betul-betul. I think
when it comes to you, it's all about impact. You buat benda semua yang kena ada impact. You kena ada aftertaste tu. Jangan makan je. Betul. So kena Tinggal, dah siap dah tinggal. Tak boleh. Dia kena ada apa. Okey. Baik. Ni kalau kita tengok artis you yang you jaga-jaga, yang you mention pun dari tadi, kesemuanya adalah perempuan. You tak ambil artis lelaki ke ataupun you punya kreativiti terhadap artis lelaki tu terhad? Kebetulan rezeki tu memang Abu kena siapkan perempuan-perempuan ni semua dalam hidup. You know, Abu memang fikir, okay, kau bangun tidur, kau kena cantikkan semua perempuan ni dalam hidup kau. You know, tanggungjawab kau besar nak kena buat. So, buat betul-betul. Belajar. Apa benda semua study. Nak buat baju, kita kena study artis tu tau. Kita kena belajar, kita kena Google, kita kena search. Nak tengok baju mana dia pakai cantik. Ya, betul. Kita kena tahu siluet ni sesuai tak untuk dia. Ini kena tahu apa kekurangan dia, aib dia kena tutup. Aib ni kena tutup. Betul lah tu. Aib ni kena ni. Oh, Tu semua betul. kena belajar. Kan mudah ya. Kita dah lagi tak pakai dress tu. We don't wear that dress but we need to dress up people. So you rasa mudah ke tak? Kita tak pakai tau. Ya. Sebab Abu lelaki kan, tu baju-baju perempuan. Abu, okey. Kalau lelaki tu coincidentally tak jarang lah. Jarang. Tapi ada je buat je. Okey. Senang je buat lelaki, pusing-pusing lelaki tu juga look. Faham. Itu juga. Oversize Kau dengan tak make jacket. up, tak apa Itu kan. Apa, main accessory sikit. Itu pub. Pada satu selebriti lelaki yang you shock untuk stylingkan dia. Zu Arifin, Zu Arifin. Aiman Hakim. Wow. Ahmad Hakim selalu. Dia pakai apa pun Dua terletak. ni memang best styling diorang. Letak pun elok, letak je. Oh, jadi look. Kalau lelaki apa je, Abu? Dia tak boleh. Sebab Aizat memang dah lama tanya rate ni. Tak, kalau lelaki apa je yang dia boleh nampak ekstra? Macam perempuan kita tahu dia boleh berkepak. Dia macam kan, dia macam-macam Kalau boleh. lelaki buat Apa benda je? tu akan dapat kecaman. Tapi macam mana you nak bagi Abu factor dekat artis lelaki tu? Lelaki, you kena gentleman. Gentleman tu you punya pakaian juga. You need to be, man, Being a man, you have to be man. So benda tu tak mahal dah. Kalau pakai Apa dia? man lah macam kita man. Itulah. Gentleman. Aura tu lah. Gentleman tu kena pakai. Kena sarungkan gentleman. Dia kena ada aura masculinity juga actually kan. Ya, You tak ada masculinity. tak boleh juga cara duduk, cakap, borak dengan perempuan. Ya. Itu lelaki bagi I. Itu yang menghandsomekan you sebenarnya. Yes. Kalau baju pusing-pusing itu juga kan? Ya. Lelaki, t-shirt, Betul. suit, kemeja, jaket. You pilih tak you punya guest? Client. Client. Okay, artis baru. Dia berapa macam tak naik. Kau Mestilah bagi aku pilih pun betul. sorry busy. Kau pun tahu pilih dulu. Sorry busy. Ya. Memilih, babe. Okay, ni semua nak tahu ni. Apa lu cakap nak tahu ni? Ya. Abu Saif Hamzah memilih tak clients? Terbang. Berdosa kalau kau tipu. Okey, bagi momen. Okey, Abu. Naik tak? Pilih, kita pilih yang terbaik. Kita pilih yang terbaik. Tapi kita pilih yang terbaik. Apa? Terbaik bagi Ibu ni macam mana? Adakah orang yang Amboi terbaik macam mana? Takkan mu tak tahu terbaik yang macam mana? Ya. Tapi dari sudut Abu sendiri, terbaik tu boleh kita nak tahu. Yang you rasa muka Terbaik ni macam mana? Dia nak tahu baik macam mana. Baik maksudnya Boleh carry Dia you boleh punya carry look look ke ke? ataupun ada nama ke? Ataupun lepas ni boleh famous ni budak ni. Macam tu. Followers tinggi ke? so korang dah jawab dah. I don't know. Betul, semua betul. Betul ke? Rakyat Malaysia. Semua betul Ya, macam tu. No lah. I always follow my instinct. Okay. Saya adalah manusia yang suka fikir. Saya suka tengok pada insting saya. So insting tu kalau cakap okey, boleh buat. Tapi kalau rasa insting tu no, means no. Kadang-kadang betul ada yang no juga. Kadang ada yang macam tak boleh ni. Habis ni jap gini look ni. Tu jangan buat. Tak kau tak Gelak. boleh carry Okey. ni. Betul lah. Betul lah, Bu. Okey. Oh. Kalau jenis, okey, Kak, selalu kalau kita tengok model je, kalau lelaki lah, semua yang kurus, yang tinggi. Kalau yang besar-besar macam saya, Macam kami berdua ni macam mana? dah bagi lelaki lah. Okey. Okey, kalau lelaki yang Saya besar. lelaki lah, Zat. Abu berani tak untuk dia sebenarnya untuk lelaki badan besar ni boleh ke style? Dia dah jawab dia takkan nak ambil klien macam korang. Tak ada, kita nak minta pandang. Tak perlu lama ulang dia cakap. Ambil lah. Tapi banyak kerja sikit kan. Banyak kerja lah. Jadi double lah semua betul. Tak adalah banyak kerja. Tapi ambil je lah.
tengoklah tertakluk pada terma dan syarat. Okey. Terma dah syarat tak? Syarat dia nak jadi klien Abu kena pinggang ukuran ni. Alright. Pinggang juga, pinggang tak, pinggang tak. Tak baik body shaming. Tengok who is that person? Faham? Ya, betul. Kalau TMJ. Apa yang kita doa, Ah, Tuhan bagi, asal kita buat lah. okey. Dapat lah. Faham. Baik. Okey, baik. Habis part tu. Okey, kita nak masuk. Kita ke belakang sikit. Kita ke belakang sikit. Tadi part yang kata netizen duk kecam. Okey, saya nak tanya. Dalam bidang, okey, kita ni manusia, Bu. Okey, lagi-lagi yang sama bidang. Orang yang, kalau contoh orang yang kerjanya sama bidang, sama lagi-lagi bisnes sendirilah. Ya. Pernah tak yang kita tahu fashion designer ni banyak, ramai dekat Malaysia ni. Bila tengok seseorang tu berjaya je, pasti saya tak kata siapa, saya tak kata spesifik orang tu lah. Pasti ada terdetik sedikit dia punya perasaan macam aku tak suka lah dia naik. Aku tak suka nampak dia kat sini. Faham tak? Pernah Ada tak bisikan nyamuk tu sampai kat telinga you? Pasti. Of course. Benda tu normal. Bermula bilanya benda ni berlaku? Day one in industry. Masuk dalam industri je dah ada dah benda-benda tu. Sampai sekarang pun ada. So Guna kecaman di dalam industri. tak, maksudnya benda tu memang dah ada. Yes. Dah ada. Kita buat baik pun orang akan Betul. ada yang suka, ada yang tidak. Kita tak buat pun orang akan boleh mengadakan. So you je lah tahu macam mana you nak kena control benda tu. Kalau you nak melatah, you wrong lah. You cannot melatah lah. You know how to fix. Sometimes energy tak boleh tipu. You know. So energy tu akan bawa kita ke arah mana kita dengan orang tu juga. Yes. Korang boleh rasa kan? Korang Betul. boleh rasa. Macam tak boleh go ni. Tak boleh ni. Lain ni. Vibe lain ni. Vibe ni kita rasa sikit je. Hello borak 2 minit kita rasa tak sedap dah. Yes. So better don't. Tak ada apa nak borak atau Tak ada apa, better don't. Jangan. Baik jauh cepat-cepat. Sebab kita tahu nanti lama-lama kita akan ada je bad thing dengan orang tu. Sebab first impression dah ada rasa. Dah salah. I believe in that. Cara orang lain berbeza tapi cara Abu macam tu. Energy tak boleh tipu, dik. Yes. Body language, pandang, cakap, benda-benda tu semua penting lah. If you want to handle dalam industri ni. Kecaman-kecaman tu normal lah. Kecam-kecam tu dah lali dah. Dah lama dah benda-benda ni. Lagi-lagi orang macam you, I don't think you... Sebab you pun faham, which is hanya you dan orang-orang tertentu je faham apa yang you cuba buat. Orang luar takkan faham. So benda ni macam tak ada never ending kan? Tak ada never ending. Yes. Di hujung nak sedapkan diri tak apa. Allah tahu apa aku buat. Allah nampak apa aku buat. Kau nampak aku susah macam mana sebelum benda ni. Kau cukup dapat sudah. Kita tahu mana jangan tipu orang. Jangan ni mempermainkan perasaan orang. Don't sidai orang. Benda-benda tu semua jangan buat. Kalau you betul-betul nak maintain, sustain apa you buat. Jangan bertanggungjawab. Sebab tanggungjawab kita semua besar. Korang pun tanggungjawab besar in this company. I also have very big tanggungjawab to all my client. So always have to get ready. Anything happen in your life. Abu, bila you dah sampai satu tahap yang tinggi ni kan, pernah tak? Kat mata Tuhan kecil je. Okey. Baik, kat mata Tuhan. Faham tak? You dah buat dengan nama-nama besar. Pernah tak ada dalam hati tu yang mendabik diri? Faham maksudnya? Kadang-kadang kita manusia ni pasti sekejap mesti terlepas. I agree, babe. Kita akan diuji dengan duit, popularity, nama. Allah akan uji. Allah akan bagi benda tu dalam waktu yang sama diuji juga perangai kita, diuji juga duit kita, diuji orang keliling kita. Of course ada, babe. I melalui fasa tu. I melalui fasa yang kita rasa semua benda in comfortable way. Semua selesa semua ni. Tapi sebenarnya tu cakap orang keliling kena datang dekat kita balik cakap, babe, pull you back. Kau jangan salah jawab macam ni. Mulut kau jaga sikit. Kau jangan macam ni sangat dengan orang. Sebab kadang-kadang kita tak sedar kan. Betul. Ya. Tapi kita akan diuji dengan benda tu. Pasti. Kita semua akan diuji. Saya ada dengar satu podcast dia bagi tahu kan, ada seorang yang memang very terkenal. Dia dah ada semua benda. Dan masa untuk dia person tu sendiri, dia ada orang yang datang bisik saja kat dia. You are just a man. Wow. Dia bisik saja. Orang tu tukang bisik saja kepada orang yang berjaya tu. Dia dah ada everything. Yang tukang bisik tu actual dia hire orang tu hanyalah untuk bisik kat dia, you are just a man. Betul ke orang? Betul lah, betul lah. Dia hire orang tu untuk cakap tu saja. Dan orang ni bukan orang biasa lah. Orang yang memang kaya-kaya yang tahap, yang level yang dah ada everything.
Dan dia famous also. Nama dia saya tak berapa nak tak ingat. Tapi orang tu dia memang hire seorang untuk bisik. Kalau macam situasi Kak Abu ni bukan kawan-kawan lah. Saya akan bisik kat telinga awak. We just a man. Payahlah sebulan berapa lah. Sebab ada tugas tu. Sebab you dah berjaya dah ni. Tak ada lah. Ini. Sebab tak kalau kita ambil balik sebab apa kadang-kadang diri kita sendiri perlu ada orang ingatkan. Kadang-kadang kita sendiri betul lupa. Perlu ada. Kita akan lupa. Kadang-kadang kalau tak ada orang ingatkan, kita kena cakap dengan kawan kita, Nyah ingatkan. Weh, ingatkan kalau aku ada salah ke, aku ada tak betul ke, tell me. Don't talk behind. You know, jangan cakap belakang. Cakap you need to tell. straightforward. Yes. Straightforward, transparent. You need to tell. Kalau tell me something. So benda tu membantu dalam my life. Abu okey lah untuk ditegur apa semua. Perlu. Kalau kita manusia kena tegur sikit, kita rasa macam tak boleh. Tapi benda tu kena ada lah. Kadang-kadang. Okey. Bercakap pasal kaya, kita nak tanya pasal fashion label. Cakap pasal kaya. Dah kaya. Kita dah mula nak tanya pasal Empire Fashion Abu. Yep. Okay. Which is daripada stylist, and of course sejak 2 tahun lepas Abu dah start dengan brand label Abu sendiri. So how is it? Macam mana boleh ada brand label ni? Oh, wow. Macam mana boleh ada brand label ni? Allah tahu bila waktu dia perlu bagi. Yes. So saya terima dengan hati yang terbuka. And ini pun something that I wanted, you know. Satu benda yang I doa juga masa 2 tahun lepas saya pergi umrah. I doa ambil benda ni, you know. Oh, okay. Yes, I pray this thing in my life. So suddenly I dapat peluang, I buat betul-betul. I just kumpulkan semua manusia yang kawan-kawan yang dalam hidup I and make this thing work, you know. Definitely if you ask me, benda ni baru lagi. So dia tengah proses macam new baby, newborn. Tengah nak macam mana develop benda-benda ni semua. It's not easy, babe. Betul. It's not as easy as you guys think. Just like how I do baju. You know, buat bisnes ni memerlukan otak bisnes, memerlukan duit, memerlukan kaki tangan, memerlukan banyak benda sebenarnya. So, I pula daripada stylist nak masuk ke bisnes. Ya tu. So, kena belajar, kena banyak bertanya, kena search, kena ni, apa benda semua. Tak mudah tapi kita tetap teruskan, babe. Semua belajar sendiri atau jumpa orang? Siapa guide you? I guide by myself, but I ask people a lot. I always ask people, you know. I think benda ni kena ambil course, belajar apa benda semua kan, business wise kan. That's why. Tapi perlukan masa pula dengan styling ada. So benda tu tengah here and there, error lagi. So, yeah. Buat yang terbaik. Of course, I want to be rich. Doing a business, siapa tak nak buat business, tak nak kaya kan? Semua orang nak. So, bagi masa lagi mungkin dalam... Lagi, I cakap by 35, I need all this thing to be settled. Everything in one roof. Everything, the place that I wanted. InsyaAllah. Tapi dengan tak ada foundation you kan, tak ada background in designing ke apa kan, siapa yang encourage you, siapa yang guide you, you know, untuk ada this brand? Diri I sendiri, babe. You bukan daripada fashion designing, you stylist. Walaupun kita tahu berkait rapat, tapi untuk execute tu is not easy kan. Dia ada dua benda yang berbeza kat sini. You berbusiness dan you juga design benda tu. So it's totally different. If you ask me, siapa yang paksa ataupun push diri I untuk buat benda ni? Diri I sendiri ya. I've been doing all these things, you know. Banyak time is alone. Banyak benda yang push diri I apa-apa is just myself, you know. Cuma designing tu of course I need a good people. Kan I akan kumpulkan orang yang betul lah untuk buat satu projek tu yang boleh bantu I untuk dalam boleh buat benda-benda ni. You know. So I will ask the right person to be in this my boat. How you want to be. So tanyalah kawan-kawan mana yang boleh execute from my ideas, my input, so they do for me. And buat, you know, I have those person in my life lah. Adalah orang-orang tu. Ya, nak buat satu benda tu kan memerlukan lebih daripada 20 orang. Betul. Kan, if you see the show, it took a whole village to do kan. Ya, kita tengok sendiri kan show tu macam mana. Ya. Sangat-sangat. Kalau tak macam dah profesional. Betul. Tak nampak baru dalam industri. Kalau kita tengok kan, KL Fashion Week Abu this year, collectionnya lebih banyak daripada first year. And you punya collection this year juga antara yang terbanyak antara designer-designer yang lain. Kenapa you buat design yang begitu banyak untuk tahun ni? Sebab kita tak nak sama macam the first year. So we need to think more. So kena ada peningkatan, kena ada progression, kena ada perubahan, kena ada changes. Sebab tu dia tak semuanya black, tak semuanya lelaki,
tak semuanya macam ni. So I just thinking other way around je lah. Fikir tak sama macam ni, kita fikir apa baru, input baru yang kita boleh buat. Kalau di sini pun kita nampak dia ada resort collection. Yeah. So dia more color-color pastel. Sebab apa? Abu memang terkenal dengan hitam. So this year you keluarkan dengan resort collection yang color lebih pastel, lebih santai yang boleh dipakai untuk semua masyarakat. Betul. Semua orang boleh pakai. Bercerita pasal semua masyarakat orang boleh pakai ni. Betul. Kalau kita tahu Abu punya style ni memang very high fashion, very celebrity. Tapi orang-orang marhen dekat luar sana nak pakai collection you, mampukah mereka membeli dan menyarungnya? Mampu tapi kena kumpul duit sikit lah, Dik. Yelah. Tu ikhlas sangat. Dari Boleh price, ke, Pat? price range you macam mana? Price range you. Oh, price range. Masih affordable, cuma kena kumpul duit sikit lah. Tapi Kena cuma kerja lah. this time around, Kita ada. pun ambil iPhone. But this year, Abu ada buat yang semua orang boleh untuk beli. Go check out Yes. dekat Lalaport, Bintang. Dalam curated collab store tu, ada brand Abu. So, ada yang untuk marhain juga, ada yang untuk mahal sikit. Ada different Ada price, range. different price range different lah. price. For me, actually kalau you beli brand Abu, you bukan beli baju dia tau. You beli dia punya idea. Betul. Sarung Style kat badan tu. ni. Rasa Style dia. macam kita Dia pakai betul tak? macam Ya, ya. digayakan oleh Abu sendiri. Ya. Abu. Itu yang I nak. That is one I wanted. I want people to feel benda tu, not just pakai je. Betul? Okay, I tanya you. You sebagai fashion designer. Kalau kita tengok kan dekat Malaysia ni, banyak tau. Maksudnya daripada kerja bandar, dia buat baju. Dia print macam tu, jual gila-gila punya. Ya. Kan banyak. Abu sendiri diorang ni nampak macam senang kan, kau tak fikir macam Abu kan, dengan payah perah otak untuk jadikan satu design tu like macam unik, lain daripada yang lain. Macam kalau kita tengok kalau kat luar sana businessman kan, je kau ambil gambar ni, tempel, jual, tiba-tiba boom. Pada pendapat Abu sendiri macam mana on that? Adakah benda tu bagus dalam fashion? Maksudnya fashion je. Creativity, fashion. Creativity fashion ni. You tengok ni macam mana? Dunia fashion ni sekarang ni macam Sebab you memerah otak untuk fikir setiap design you, tetapi kalau mungkin owner brand yang lain, dia just copy the design yang ada kat market dan keluarkan. Macam mana? Dalam industri, there's no such thing copy and paste. Sebenarnya, because we all inspired with each other. Kita inspired. Sometimes even brand-brand luar pun, this big brand, this D brand pun inspired with this G. You know, with this G brand pun inspired with this B. So we are all inspired each other. So I think creativity tak salah lah nak ambil daripada siapa-siapa. For me tau, tak salah pun. Even you say if about the bundle tinggi, benda tu tengah trend, benda tu can make money, benda tu it work for himself. Susah juga babe sebenarnya nak jual, nak live, nak Yelah, print. betul. Sebenarnya kan, kesusahan tu lebih kurang juga mendesign. So tak salah, it's okay, it's fine. As long So inspire dia- each other is fine. Tapi kalau orang ni dah buat look ni, lepas tu minggu depan kau buat juga look ni, tu namanya meniru. Betul. So it's better you take inspired but you change it in other way of round, you ubah sikit then you buat. Jangan sama. Kerana tak best lah bila sama tu, tak best lah. Kesianlah orang kat ni perah otak bagi anak gila. Ya. Hasilkan satu Tapi ni. kena ada satu perasaan dalam hidup ni, apabila orang follow kita, orang ikut cara kita, kita berasa best. Happy people to follow us. You know, kita inspired people kan, kita bagi. Sebenarnya seronok je bila orang kopi-kopi dia pakai sama kasut. Kau beli kasut ni, besok kau beli kasut ni. Okey je. Betul. Best je, happy je, celebrate je. Ye, kasut kita sama. There's no such thing nak ikut. Kau kasut ni kau Tak, pula kalau yang buat. macam masa sekolah tu okeylah copycat. Ya. Tapi sekarang ni macam seronok kan. Macam, Happy. you pakai macam I. Ya, okey. Cantik. Tapi We celebrate. Yes. Tak semua orang berfikiran positif macam you. Jangan klien ataupun orang yang dah keluar duit. Macam okey bayar dengan harga yang you kata nak kena menabung tu. Tapi dapat untuk rupa yang orang pakai tu sama macam brand-brand lain. Yalah, if you ask me, ada satu orang akan fikir macam tu. Tapi sebenarnya orang yang buat tu first pun dia ambil daripada orang lain. Orang lain juga. Dia dah ada mood board, dia ada reference dia. Tidaklah. Untuk Dia dah Zahir kan. dah ada dah. Habis tu yang dia ambil reference tu nak cakap dia pula. Tak ada. Mentality lah, how the way you think on that thing kan. So kena positif. Tapi tak mudah nak positif. Ya, betul. Siapa cakap positif mudah? Tu benda paling sabar dengan positif, benda paling susah. Makan babe. diri. Susah babe benda tu. Sebenarnya mental seorang. So what you input in yourself apa you always have to motivate yourself, you know. In our life, sebab kita kan tak ada siapa-siapa, kita dah besar, takkan orang dapat tegur kita. So motivations on YouTube, motivation on TikTok, all this advice, all these quotes, things.
apa yang kita baca kat phone, apa yang input, benda-benda ni semua efek tau dalam hidup sebenarnya korang. Apa yang kita Instagram, scroll TikTok, benda ni semua efek dalam hidup kita. So benda ni sangat penting sebab sekarang semua ni kan. So yang ini adalah penting untuk bawa kita like satu kawan, satu apa yang you tengok, apa yang you baca. So benda ni akan bantu you nak okey balik. Kadang-kadang kita ada je hari macam breakdown kan. Betul. Kalau kita pilih yang buruk lah kan. Tapi akan kena pandang juga part buruk tu kak. If you ask me kan. Kena pandang juga, oh dia dulu benda ni jadi macam ni kan. Then cannot be that way. Buruk tu mengajar kita lah. Kalau tak jadi buruk tak belajar weh. Betul. Okey, Kan Bu. belajar. Tengok. Kena rasa susah, kena rasa kena pijak, kena rasa nak nangis. Kena rasa macam everything baru boleh rasa kejayaan tu. Pokok berbuah lambat kan. Dia macam kehidupan ni tanam pokok. Hari ni dia berdaun tu daun kering, dia tumbuh balik. Macam tu lah. Kena isi air, kena tambah baju. Itulah kehidupan. Untuk pokok jenama abu tu, you baru tanam 2 tahun. Ada tak kesusahan jenama abu brand collection Oh, dia? okey. Untuk pokok tu kan, you baru tanam 2 tahun. Kejut Kan? aku ingat kita So, sempah. buah dia tu dah berbuah ke hasil? Belum, of course belum. Baru tanam baja. Faham. Oh, dua Pokok Dua pun tahun, no? baru tanam baja, pokok pun belum tumbuh lagi. Bu, 2 Kalau tahun, korang tanya, Bu. 2 tahun ni, dalam 2 tahun ni it was very successful runway fashion show. I can see the collection pun cantik-cantik kan. Betul. Sekejap sangat masa tu kan. Macam you how do you make it? Dalam tempoh 2 tahun ni. Apa jadi kat you? Pengalaman You bisnes okay tu. now? Are you Abu? Hey, 2 tahun tau. wow, tak Abiti sebenarnya tak 2 tahun tau. Kita KL Fashion Week is bulan 8 last year. So now baru bulan 8. So baru 1 year. Yes. And then I just started business is about 6 months. Kan Fat? We started business about baru 6 bulan. So it's not easy babe. If you That's ask why me. lah tanya No. you okay tak ni? I'm okay. I'm very happy to do styling in business time. Masih lagi cycling, masih lagi tengah mencari mana tune yang betul. Masih proses like a born baby. Kan, tapi I takkan give up. I akan buat sampai macam mana I nak. Macam mana I kejar styling ni, that how I put into business juga. Yeah. Sekarang baby baru baby lagi. Tengah bagi susu sekarang. Maksudnya. I remember hari tu masa first runway you 2 tahun lepas, I ada interview Kak Nina Jurin. I tanyalah pasal apa dia punya perasaan bila tahu you first runway kan. Dia sampai menangis, terharu. You. So dia kata macam you ada lalui macam-macam sampai dah ke tahap itu. So kita nak tahulah apa you punya kesusahan, you punya struggle sampai Kak Nina Jurin tu pun boleh menitiskan air mata terharu. Cerita kat dia ke? How close you dengan Kak Nina Ju? Ya. Yeah. Wow. Nina Jurin. Yes. Nina Jurin, I think I cerita the whole thing that happened in my life sebab I shooting dengan dia Suryahati Mr. Pilot. So I shooting dengan dia lah. Shooting cerita tu lama. That time I have this family matters, you know. So dia tahu apa yang jadi dalam hidup I time tu. So I cerita dekat dia. So I need dia punya advice. I perlukan tunjuk ajar daripada dia how the way should I think. Macam mana I nak fikir kalau benda ni, macam mana I nak respon kalau benda ni. So dia tahulah sedikit sebanyak. So kesusahan yang I kena hadap adalah I kena buat semua benda sendiri korang. I need to do everything, every single thing by my own. Korang nampak memang ada staff-staff yang membantu. Itu adalah sekarang babe. But last time before, I need to do by myself, semua sendiri. Tak ada siapa, tak ada bantuan. I'm sorry I have to say this, you know. Of course tak ada family backup time tu. Of course kita kena sendiri lah. So time tu tak mudah lah. Money matters, mindset. Macam tu lah benda-benda macam tu. Adakah season-season itu ketika yang you kongsikan dengan Kak Nina Juri ni, ketika you makan Maggi dalam satu bungkus untuk seminggu? That time dah selesa dah sebab dah kerja dengan Maika Ang, hidup berubah. Maggi? 360 darjah Allah ubah hidup tu. Life changer. Life changer. Sekejap. Dah makan sebungkus sehari dah. Satu beg 5. Seminit 5 bungkus time tu. Punyalah senang. Masya Allah. Punya riak. Masa tu what is Maggi? Dia tak makan. Maggi? Lupa diri. Tak adalah. Sebab itulah tadi berbalik pada cerita yang dia kata apa-apa pun back to basic. Fikir balik kita punya perlu orang nasihat. Nama you dah besar dalam dunia styling. Semua orang dah kenal, artis semua dah kenal. Sampai you boleh pilih siapa you nak style. Okey, tapi dari segi bisnes, what is you dah pergi masuk KL Fashion Week.
Okay. Apakah next project you? Goals. Ini impian aku untuk for my brand, aku nak pergi kat sini. What is your planning? Kau nak ada sendiri punya butik. Now it's just a concept store. Which is ada kat dalam store lain. Now you nak Bukit Bintang ke apa ke, you ada butik you sendiri. What is your plan for your brand? Yeah. Yeah, okay, of course Abu nak go bigger lah. I want to have my own website. You know, I want to be like Muaz. If you ask me, Muaz Jalan Tar tu. Ya. Yeah. Kalau dah ada kat Times Square dah satu. Yeah, that is my imagination. Abu, Wow. Yeah. Yeah, that, lagi 5 tahun nak kena usaha juga benda tu. Maybe start from small, maybe getting bigger. Tapi nak macam tu lah. Nak ke arah tu. Dah bina nama, dah buat nama dalam industri. Mungkin Allah bagi peluang bisnes, okey. Fikir bisnes pula untuk macam mana new generation pula. Untuk takkan nak sampai umur 50 nak kerja kau-kau macam ni. You know, 45 something we need to relax dah. Betul. You know, we need to focus to God. You need to focus to family. Dah bos dah masa tu pun. Waktu tu dah kena tanda-tanda. Sekarang is a struggle time. So kau jangan nak merungut umur 30 ni. Faham. Kau nak penat ke, kau nak apa ke. No way. Now it's time to hustle. You kena. So kena buat. Lagi satu, generation kita berbeza dengan generation sekarang. Agree tak? Agree? Nowadays it's all by phone. Everything like phone. Yes. We need to search. Kena pergi CC, kena baca buku, kena tanya orang. Kena beli majalah Kena hiburan beli, setiap ya, minggu. kena beli. Nak tahu Dapatkan reference Yes. fashion update. So Yes. different. Life, the world is changing, you know. But we need to simpan skill apa yang masih kita boleh simpankan yang dulu punya kepada new generation. Betul. Macam tu. Sebab bagi diorang style kau lama ke weh. Tak weh, style lama ni yang membantu dia sebenarnya. Dengan style baru korang ni, it doesn't effect pun. Those things kena ada dalam kita punya masyarakat untuk akan datang. Abu, macam mana kalau kita tengok tadi daripada Abu sembang kan, dia very positif. Macam mana you boleh get macam ni punya cara fikir. Cara fikir you sangat berbeza. Apa yang membuatkan you boleh cara fikir you macam ni, seperti ini? Everything is positive. You dah start fikir the journey. You dah start susun dah. By this year you nak dapat ni. By ni you nak achieve ni. You nak achieve ni. Macam mana? And the first thing you said tadi is to thank apa yang ada sekeliling you, which is very positive. Benda-benda yang you paling bersyukur. Sebab we always think the thing that we don't have. We always think that the thing kita tak ada ni, kita tak ada tu, but we always forgot the thing that we have now. Is so much thing to be thankful for. Banyak gila benda sebenarnya. Kita tak sedar. Kan kita hari-hari we need to talk to ourselves, okay, to thankful what we have. Tu how? First, surrounding Abu. Orang-orang yang Abu jumpa Allah kenalkan sebelum ni. Orang-orang yang Abu kenal sebelum ni inspire Abu sekarang. Orang yang keliling Abu pun inspire Abu sebenarnya. Ni sebab tengah interview nampaklah semua benda positif. Tengah tanya-tanya nampaklah kita boleh jawab. Tapi ada je. Ada waktu time Abu tak positif. Ada je waktu I'm not okay. Ada yang pampas of course. Ada je waktu there's another side I'm not okay all the time. Ada je part-part tu. Ini first dengar yang macam dia tak bagi tahu on the best part je. Dia bagi tahu the truth part sebenarnya dalam interview ada je benda-benda macam ni. Ada, of course. Sebab kita manusia. Of course. We are human, we make mistake. Kita ada salah cakap, kita mengamuk, kita hempas, kita tak betul, orang tak suka kita. Itu belum datang noya lagi. Noya lagi, rensek lagi. Kena layan. Perasaan orang lagi. To be positive in that situation, surrounding you if you ask me. You kena pick orang yang betul. Siapa nak duduk waktu time tu. You kena pilih orang tu. You need to choose. Sometimes kalau you rasa orang tu tak boleh, you better kick out that person in your life. That's it. Pernah, betul. It's a process lah. Dulu Abu tak macam ni. Lama-lama Abu faham. Lama-lama Abu faham, kena buat macam ni. And belajar benda ni pun daripada orang yang kita jumpa juga. Orang keliling yang Tuhan hadirkan tu. Yang Tuhan buat. Kita tak tahu kan siapa kadang Tuhan hantar kan. In our life, we meet new people. So from all these people kita learn dan kita buat. Macam mana you jumpa dengan orang baru? Like macam setengah orang like, macam aku kerja, habis kerja dan balik lah. Macam you cakap you belajar daripada orang-orang sekeliling tu. Apa yang you terapkan dalam diri you, Abu? Bila jumpa orang baru, aku kena belajar dengan orang baru. You ringankan mulut ke? Macam mana? I always fikir Allah tak hadirkan diorang ni suka-suka. Allah hadirkan ada sebab. Is either dia belajar daripada kita atau kita belajar daripada dia. Tapi kita kena curi benda tu. Sometimes dia tak nampak directly tau. We cannot say benda tu directly yang kita macam, apa aku boleh belajar daripada kau Kita tak nampak tapi ada yang bila benda small things. Small things korang akan nampak. Korang akan nampak dalam benda dalam hidup kau. That is from me tapi korang lain. Tapi from Abu akan fikir macam tu. Faham. Along the way journey you bersama dengan orang yang you kenal. Sebab orang-orang tu dalam hidup Abu ni
people always come and go, guys. You know, sometimes people come, they see, they got what they have, they go. You know, Yeah. some people they see, they stay, and forever. That is in my life. Maybe tak tahu korang. Okay, Sama guys. Hailey, I macam tertarik bila Abu cakap people comes and go kan. Okay, dalam perjalanan you bekerja kan, pernah tak you ada konflik dengan individu itu dan tak berkawan ataupun mungkin terpernah dicaras kerja ke? Oh, wow, I suka soalan ni. Boleh kongsikan? Always. Always happen in my life, you know. If you Until ask me, beza daripada styling and losing people is the hardest thing jadi dalam hidup. Styling kita dah buat lama dah. You know, this losing people is the hardest part, guys. So ada je, ada. So okay, losing Of course memberi impact dalam hidup. Of course memberi emotions. Segala-galanya. Boleh tak you be specific sikit, losing people tu dari kawan yang dah yang tak berkawan ke, ataupun dah yang meninggal dunia ke, ataupun dari segi kerja tak sehaluan dan you rasa tak boleh dah berkawan, ataupun dari perhubungan. Kita tak tahu juga siapa you berkawan, berhubungan, you punya pasangan hidup you. Ada. Of course ada orang-orang tu. Dia orang ada je dalam dunia ni, masih ada, tapi kita tidak bekerja lagi. So apa yang kita boleh buat, kita just doa lah semoga kau berjaya dunia akhirat. Kita nak dendam, marah pun tak boleh. Sebab everything happens pun for a reason. Ayat dia klise tapi memang semua benda jadi bersebab. Orang keluar masuk dalam hidup kita bukan kita yang control, guys. Betul. What we can do, we just do our best, you know. Kita jadi human. Selagi baik kita boleh jadi baik, baiklah. Kan, tapi kalau kau keluar masuk, Tuhan lah, kerja Tuhan. Tapi Right, betul. kan kerja Tuhan kan? Semua kerja Tuhan. Apa yang jadi kat Abu hari ni pun kerja Tuhan. Betul. Yes. Betul. Kita tak boleh kontrol orang punya perbuatan terhadap Tak kita. boleh. Tapi kita boleh kontrol diri kita. Macam you stay, be positive untuk jadi. Selagi boleh kita buat baik, kita buat baik lah. Betul. Selagi Yes. kita boleh tahan, kita tahan. Selagi kita boleh stay kan, kita stay kan. Takkanlah kita tak fix kan korang. Yes, exactly. We try to fit as a human, but at the end of the day, dia ada. So kita bye. Jumpa Tapi sebenarnya kan kalau kita tengok kalau Abu cerita daripada awal, banyak pengajaran kita boleh ambil. Betul, banyak Sebab apa? quotes, Every story yang Abu cerita pasti dia ada selitkan part-part yang macam kita positif. Wih, bermuhasabah diri sangat Wih hari. Ya, hari ni kan. I sangat tak sangka keluar pada mulut Abu. I ingatkan I akan belajar mengenai fashion ke whatever, tapi tidak ya. Hari ni belajar saya pasal jumpa Dalai kehidupan. Lama. Tapi dia Dalai baru, babe. Belajar mengenai erti kehidupan dan Yes. stay positive. Okay, Yes, kita sebenarnya kalau ikutkan nak tanya lagi 3-4 jam dekat Abu ni sebenarnya. Ya, Tapi betul. sayangnya podcast kita sejam jawab. Tapi tak apa, kalau permintaan ramai dekat komen kita akan tambah lagi cerita. But last Okay. tanya dekat Abu. Apa tips untuk orang-orang muda dekat Sila luar kan, sana betul. untuk jadi Abu macam sekarang, untuk ada branding sendiri, ada Yang ada cerita macam Abu juga. Betul. The tips is benda pertama adalah of course Allah kan. Nombor dua adalah mak. Doa mak, keberkatan daripada mak, kata-kata daripada mak, nasihat daripada mak, benda tu effect weh. It effect in my life. You know. Allah ubah sekejap je benda tu bila you go to that thing. And then tips. You jangan give up, babe. You don't give up and always improvekan diri lah. Improvekan diri. Sebab we are human, we make mistake juga. Kita akan make mistake juga. So tak boleh lari. Sabar. Your circle have to be right. Don't give up. Memang klise tapi benda tu memang sebab tu ayat-ayat tu ada dalam hidup. Sumpah terinspirasi. Sometimes kita lupa. Kalau you tak sebut, sometimes kita tahu benda ni, tapi bila ada orang yang mengingatkan dan kita ingat balik, oh inilah sebenarnya the right way yang sepatut kita buat. Ya, siapa lagi nak cakap kalau bukan diri kita sendiri, guys. Kita jangan mengharap daripada orang dulu sebenarnya. We don't expect anything from people. Sometimes kita mati dengan expectation kita pada orang. Perasan tak? Betul. Kita expect, oh this person akan bagi kita balik teh tarik sebab kita belikan dia teh tarik. No, don't expect anything. Just do good and don't expect anything from that people. Nanti In kita akan return, disappointed. ya. We will disappointed, kita akan bunuh hidup kita, akan bunuh pemikiran kita, akan Betul. bunuh semua benda ni. Betul lah. Ha.
No, Do so good don't thing without any expectation. expectation. We do good things from God, tapi Tuhan balas. Faham. Biar Tuhan yang balas. Biar Tuhan balas. Tapi we are human, kita ada je kekurangan, ada je perangai-perangai abu yang korang nak. Of course, I mean like, orang yang pernah bekerja dengan abu, diorang tahu je how is abu. So, I'm human, I pun masih perbaiki apa yang kurang, apa yang sebaiknya I perbaiki. Tak ada antara kita nak jadi manusia yang jahat kan, kita semua nak jadi baik kan. Ya, Kan? betul. Itulah Betul Hujung-hujung semua. kita nak jadi jahat. Tak. Hujung-hujung kita nak jadi baik. Juga nak syurga juganya. Ya. Hujung-hujung. Semua nak masuk syurga Hujung. juga. Apa tak nak? So, menerimalah kesalahan orang, menerimalah kekurangan orang. Yes, dengan hati yang terbuka. Sebab Tapi kita benda semua- tu paling susah. Kenapa you bagi kat item yang susah? Tak, bukan. Dia dah baling. Lepas tu dia tarik Lepas tu balik. tak tapi susah. Susah. It's always like that tau Abu ni. Dia pun tadi saya perasan tahu tak? Tapi susah. Ya, kita kena menerima. Tapi susah. Tapi yang paling susah. Tapi susah, but you can. Exactly. But you can. And then of the day, Ada baik. tak ada orang cakap, kita cakap je kat diri kita hari-hari. You know, we just talk to ourselves je dengan roh kita. Kita cakap je hari-hari. Sebab susah-susah kita sendiri kat yang susah kan. Ya. Bukan benda baik Very good tips. Ya. Ya, You ya. manifest good thing. You have to manifest, babe. I pun buat babe benda tu in my life. Whatever things that I have now kan. To be honest guys, it's all the things that I manifest. Wow. I berangan nak ada business, I berangan nak buat all the celebrity that I want to do. I cakap dengan Allah, I cakap hari-hari, I cakap daripada kecil, I cakap. Tuhan tu bagi. You rasa? Kita ni pendosa tapi Allah masih bagi lagi. Be Daripada pacific situ dengan you doa muhasabah sabar diri juga. Ya, kita ni pendosa tapi Tuhan still bagi je. So, Yes. yeah. Very good tips. 3, 4. Be pacific with your doa. Cakap minta murah rezeki tapi rezeki Geram apa lah yang dengan kau Abu nak. ni kadang-kadang. Kan? Okay. Tapi berbagi Okay. kan. Baik, Best hari ni best. Woo! Kita nak wrap up episod keempat kita hari ini bersama dengan Abu Syaif Hamzah. Thank you very much Abu for coming. Oh my God. Yeah. It's been an honour for us untuk terima kata-kata motivasi daripada Dalai baru. Thank you very much. What is Dalai? Dalai lama tu quote selalu yang orang tengok, babe. You adalah version yang baru sekarang ni. Kita Gen Y kan? Ya. Kita Gen Y. You Gen Z kan? No. Orang Gen Z. I don't know. Dan kita nak cakap juga, kita akan kita doakan segala yang Abu impikan. Yes. Untuk cakap apa, pergi lebih jauh, fly lebih tinggi kan dalam bidang fashion ini Ya, kan. kan. Kita nak tengok juga. Amin. Kan? Ya, dan memberi kebaikan lah kepada orang. Memberi kerana kebaikan. Not just buat baju lah, babe. Not just doing business. You know, dalam waktu yang sama, ada yang selit tu, korang faham kan? Bantu orang Not just juga. Yes. that, we need to think that's what we can give to society, what Betul. we give to people, jadi reference, jadi apa, something like that. Itu dia Miss Universe. It's just, Yes. Alright, thank you. 2024 kita. Abu. Terima kasih pada Abu Syaif Hamzah Yes. yang datang TV. ke Apa Lu Cakap pada hari ini. Alright guys, yang kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komen-komen korang kat bawah ni ke kan. Yang baik ke, yang buruk ke, tak ada masalah apa-apa saja. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada kami, definitely. Dan jangan lupa untuk terus subscribe kami, like, komen dan juga view, share lah dengan kawan-kawan korang semua dekat luar, okay? Betul. Okay, dan terus support Abu dan thank you so much kepada anda semua. Alright, we support each other. Itu je. Okay je. Okay, Bye guys. bye. Jumpa kat Assalamualaikum. episod yang kelima.